billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahu maulana al-azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah as-salatu, fa in fasadat fasada sairu amalihi wa in saluhat saluha sairu amalihi. Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mulia, yang berhormat kepada Nayuklah kita dan juga kepada dua orang Nayuk, Leka Nayuk, Ratan Sepa, dan juga kepada Cau Nati Sumulah, hak kerja di Teseban Jinggo kita pada hari ini. Dan juga tak ketinggalan lah kepada Man dan juga hak tak sebut nama Sumulah, pekerja semua yang ada di hang peracung hak Nayuklah kita di Teseban Jinggo pada hari ini. Dan sekali lagi amba tak ketinggalan lah kepada ponik kita selakukan jemput amba mari lebih kurang 2-3 minggu dah buat janji. Maka dengan takdir Allah Taala dapat boleh amba mari suruh muka kepada pekerja di sini di Teseban Jinggo pada hari ini yang dipimpin oleh Nayuklah. Maka amba pun ucap terima kasih banyaklah kepada ponik kita tu. Dan Nayuk pun sukalah yang mana pun kali yang tamu boleh mari cetak di hang peracun obat serta di Jinggo kita pada hari ini. Maka amba pun ucap terima kasih banyak dan juga sekali sama-samalah kita ucap terima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kalau kita meteng beribu-ribu meteng pun sekali kalau tak betul dengan kanak kita tak jadi juga. Kita nak setara mana pun dia tak cocok dengan kanak kita tak berjaya. Supaya juga nak turun Nayuk, nak turun Obata, nak turun Putai, nak berlaku semak bancuk kerutu, bancuk payaban alik kita. Tapi dia tak cocok dengan kanak ku tak boleh. Maka tak boleh itulah kita kena sabar. Hidup mecak. Raditu billah, aku berpuas hati dah bertuhan dengan Allah. Sebab dia laka-laka. We boleh tak boleh segar sesak kaya, dia berlaku. Hari ni pun gitulah. Dengan metai Nayuk dan juga orang Nayuk yang semua Cau Nati. Hak mik bahagian sama dalam ni pakak mari bersorak dah. Nak mari muzakarah kalau tak boleh sebulan sekali pun 2 bulan sekali. Tapi hari ni dengan alhamdulillah. Kalau Allah Taala dapat boleh kita mari muzakarah sikit banyak. Tetengah dengan hukum ahkam Allah Taala. Sebagaimana Pak Nik yang sebut mari dah saat ni. Kun aliman, hendak kita jadi orang pandai. Kita lucu dah, nak boleh orang jadi pandai, duk mengajar, duk mengarang kitab, buka pondok.
Tapi mujurlah Nabi tu buka peluang kepada kita lagi. Au muta'alliman. Mu jadi orang belajar, mek kita duk nadah, potong pakai duk pondok. Oh, tak ada juga. Okay? Walau kita halus-halus pun tak ada nak kita ada kita. Nabi buka lagi lama 3 kepada kita. Au mustami'an. Hendaklah mu tu tadah telinga dengar pula. Apa hari ni tu kita masuk le tadah dengar telinga ni. Masuk dalam tadah telinga dengar. Kelah lama 3. Lepas daripada ni memang tak ada dah lah. Nabi lari dah lah. Wala takur rabi'ah. Dan jangan kamu jadi orang yang keempat. Orang pandai pun dak, orang menadah kitab pun dak, orang dengar pun dak. Orang keempat ni Nabi lari dah lah. Dan wala takur rabi'ah. Dan jangan kamu jadi orang yang keempat. Kalau jadi orang yang keempat, patah luka kamu orang punuh, orang tak pakai. Walaupun sisi masyarakat ni pakat kunjung, pakat sebut nama dengan ada duit tamneng tinggi tu jangok. Tapi kalau masuk golongan yang keempat, mung tu sisi Nabi Muhammad duk bilik orang punuh situ. Ni hak kita takut. Habis itulah ada majlis semacam lagu ni banyaklah syukur terima kasih dengan Allah. Majlis ilmu orang panggil majlis yang berkat. Pak kita mari bercetak hari ni nak buat satu majlis muzakarah ilmu Allah Ta'ala ni. Afdalu minas salati alfan raka'atin. Terlebih baik daripada semaya 1000 rakaat. Tu nak royak man banyak tu heru. Pas segala malaikat ni penuh-penuh. Pakat hurun dalam majlis ilmu. Nak kita tanah perasaan kata hebat majlis ilmu tak ada dah. Majlis percun kamnan puyaiban. Majlis percun sapa putan, majlis percun Arab Nayo Oboco, dan majlis percun apa nama ni orang kampung, majlis ngobok jambu. Semua tu majlis hak lama satu tak ada dah majlis ilmu. Jangan hebat sekali. Setapak kaki kita jakah nak mari ngaji ni. Katabalahu ibadatan al-fasanah. Tulis ibadat setahun. Dah kakak dia hok duk kerja macam nanti nak wi khabar kata oh banyak tu hewi. Setapak kaki. Pas kita ambil luar mari sini berapa tapak dah. Kita tak tahu tapi malaikat tanda berlakon dah. Nak royak kata setapak kaki. Lepas tu setapak kaki pula kita jakah mari nak cetak dengan ceramah, dengan mengajar muzakarah agama Tuhan ni. Wasyahidatul malaikatu annahum lahum utuqa'ullahu minan nar. Dinaik saksi para malaikat pok ni mulpah pada neraka. Mang mulpah pada neraka. Nah, Kak Nuriyah dia mulpah pada neraka. Setapak kaki, pas 2 tapak 2 kali malaikat naik saksi. Nak royak kata kehebatan majlis ilmu. Sebab itulah kita pakak berdoa lah we berpanjang ni. Bagaimana Papa ni kata saat ni lah kalau tak boleh nak bulan pun we ada 2 bulan sekali. Lebih-lebih lagi naik. Sebab dia ketua pemimpin. Dewa di dalam terseban atau kita terpekerja di terseban hak jingo ni. Dia tu orang pengetahuan mula. Dia lah kena soal dia akan rasa. Dia kena soal Allah ni tak ada pihak nak tanya dia. Sotongo dia tanyanya. Gitu mu ada tanya sing tak sing for fun gitu ya. Tapi akhirat dia manusia sendirilah tanya siapa dia Allah Ta'ala. Kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kita ni kena ada tanggungjawab. Nanti. Dengan diri kita sendiri. Ni kaki, tangan, mata, perut. Kita bukan hak kita. Kita nak berasa hak kita ni sahabat kita kali. Siapa tengah pada setengah, siapa tak semayabeh. Tengah pada setengah kalau orang tino tak ada tudung aurat. Terik, ketak, sikapnya pakai. Tapi dia ni mujur dah ni. Tapi mulai kena tak lagu ni pun ni. Fak caw nanti, fak tino kerja, cuba boleh pakai cuk hitam. Ngitok hari tu sehari. Bagi amor lagi mau nak ikut lah. Bapak pun ni kata, dia babal libur dia weh, cuk sidang. Dia tak ada dah orang tino paling molek sekali, sisi agama, cuk sidang. Hak si cumpu tu, hak tu belarak baru ni, belarak nara. Hak tu nak si cumpu, sifat tu si seng. Tu sidam ni tak ada dah comel sekali. Dah. Hati nak kita tahu kata segala nikmat
pemberian Tuhan yang beri kepada kita ni, hak dia belaka, kita tak ada perkara habuk. Sampai dia nak tanya di akhirat esok. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Barang hak ada pada kita ni hak Tuhan laka-laka. Habis jangan kita berasa kata hak kita. Satu hari dia akan soal di akhirat esok. Mata, kaki, tangan, aku kamu buat gapo hati. Berat dah. Duit pitih gaji 34,000 sebulan, 50,000 sebulan, 9,000, 7,000 ikutlah. Mudah buat gapo hati duit tu. Muka dia, hak dia. Payah tanya pula, umur aku kamu 450, mudah sehat habis Quran. Dah, pas lagi pula dia tanya pula, mu ngaji ngapi yo? Habis ngaji kena ngaji tu. Apabila mu ngaji dengan dia tu, dengan ustaz tu, dengan pia-pia, mu amal kedak, hidup ngaji. Dah, apa dia tanya pula apa nama ni? Hak lama paknya sakut dengan, dah, harta, umur, nikmat, dah, so lagi orang panggil, dah, apa nama ni? Umur, dah. Nikmat, di antara kaki tangan, harta, ilmu, umur, pak kara tu. Semua ni kita kena tiang peronti jasut, kantor. Hak Tuhan tanya di akhirat esok. Pas bekerja ni, dia tanya orang hak pengatas. Mula-mula sekali. Kullukun ra'in. Wa kullukun mas'ulun ar-ra'iyatih. Ar-ra'iyatih. Tiap-tiap kita ni kena ada tanggungjawab. Pas tanggungjawab kita tu, kena soal terhadap rakyat di akhirat esok. Sabit tu, nayuk buat lagu ni, Alhamdulillah. Sebab apa? We sama-sama kita peringat. Di dalam agama. Ya peti sekalinya, amalan ibadat semaya. Hak tu hak besar sekali. Dan ayuk buat lagu ni atau macam nanti buat lagu ni pakak buat lagu ni modah ni, kalau kitanya dah tinggal semaya lagi, tak semaya lagi, dia tak boleh nak sepuk dah lah. Sebab mari dia royak dah. Kata kita dia tak semaya sebutir ni, dia habis kira-kira selalu dah. Habis kira-kira. Sebab semaya ni besar tak besar daripada ibadat lain, dia terima di atas mustawa aras. Nabi sendiri dia ambil dengan Allah Ta'ala. Amalan lain, haji, puasa, zakat, dan yang lain lagi ambil di Bombing, di Madinah. Melalui dengan Jibril mai royak. Tapi semaya ni dak weh di atas langit yang ke-10. Kecek kita kata di arah. Tu nak royak siapa 50 waktu. 50 waktu Nabi tawar tinggal 5. Tinggal 5 saat ni tu dia pergi peringgi sebelah alik buat. Ada pun pahala dia kira 50 waktu situ. Ning orang jadi umat Nabi Muhammad. Alik pahala tu dah tak ada kurang sikit habuk. Cuma kurang alik 50 pergi tinggal 5. Kalau you tak kurang padai mau. Ada dak kena buat apa dah. Jadah dak tahni seumur. 50 waktu tengah je sekali tak apa. Kakek orang best maya, kakek best maya. Nak beranak pun tak ada celah nak tidur dengan bini. Tu nak royak. Sabit tak kedai Allah Ta'ala dah lah. We tinggal 5 waktu. Bila tinggal 5 waktu saat ni tu, bila tinggal 5 waktu, ya kurang alik buat lagi 45. Ada pun sebelah alik pahala, tak ada kurang sikit habuk. Duk bayar 50 situ. Ning nak royak Tuhan yang borah dengan hamba dia. Kita ni kalau kita tak kerja lebih-lebih lagi lucang. Tak mari boleh seminggu. Pakai tak ada gaji dah lah. Dan moga tak kerja. Tapi Tuhan dak. Dengan umat Nabi Muhammad ni, buat 5 tapi bayar gaji 50 waktu. Nak ambil mana lagi? Sabit tu lah nak tanya ramai-ramai macam nanti pun baik nayuk dan semualah. Dan hodok kerja gapo hak kita patak cai tisuk nai cewit. Hak pun cai tisuk nai cewit ke arai. Cuba tak belesa. Kalau royak lalu dia mau tak ada gaduh nak pergi. Gapo man? Hak wasa pun cai tisuk nai cewit masa kita hidup sapalan. Gapo nama? Ya ada. Sebab kita ada kereta ping. Tamnan jadi nayuk Perdana Menteri. Bukan. Sebab kita janguk. Bukan. Sebab apa? Hak kita wasa serenuk pun cai tisuk. Nak cewek tak ada. Iaitu Tuhan yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Itu kata ulama. Kena berasa lagu tu belakang.
Jangan kata, awak kita tamnen tinggi, kereta, duit banyak, jangok. Dekeh, hak ning lah berasa segenok. Bukan, tak kena. Hak mu segenok, Tuhan yang pilih mu jadi umat Nabi Muhammad. Lek pen pacaca, tersasada Nabi Muhammad. Tak ada dah. Nomor satu sekali. Tu kita kena berasa lagu tu. Bila kita berasa, mari pun cai tisuk Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad, maka kita kena turut Nabi dah lah. Bukan kata semata-mata turut mulut saja, perkara hak Nabi suruh, hak perkara hak Nabi buat, kita tak ambil pakar, tak ambil tiru. Itu dakwa mulut saja. Sebab Tuhan pun dia ada sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hingga akhir ayat. Tuhan kata sesungguhnya adalah bagi kita semua ni seorang rasul bajang tidi tisut. Toladan yang paling comel sekali tak ada Nabi Muhammad. Mu tengok dia lah. Pak kita nak tengok dia lagu mana? Dia tak ada dah. Baik segi semaya, puasa, baca Quran, etikah, perak anak bini. Dah, kerja buat Nabi gapo kita nak tengok dia tak ada, dia mati dah. Bila dia mati dah, kita tak boleh nak tengok dia, sini kita kena melalui dengan mengaji. Hak babo dok royak, ustaz dok royak, kitab dok royak, sama ada jamai salah, jamai kholaf, hak tu mari pada Nabi, kita tiru dia. Sabit Nabi kata, sallu semayalah kamu. Kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana mu tengok ku semaya? Pak kita nak tengok lagu mana Nabi lama dah mati. Nabi matinya dah 1400 apa nama ni 1447. Dah, tu mati Nabi. Nabi mati dia duduk di Madinah apa nama 1400. Daripada Madinah mari ke Nabi tinggal kota Mekah, mari pada Madinah. 1447. Ada 1447 sampai ke Laning. Ya hitung situ tu. Jadi Nabi masuk di Madinah dia duduk 10 tahun. Ada 10 tahun. Arti baru hijrah 10 lah. Lepas tu dia mati. Kali Allah ni 1437 tahun. Tu Nabi sunnah tinggal dunia. Kamar dia kita saat ni tak boleh tengok lah. Ya semaya, ya buat gapo. Nabi suruh kita tiru dia. Maka lalu tu ulama kata, kanaki kata ra'aitumuni ni. Dah, sebagaimana mu tengok aku semaya, sini, kama alimtumuni. Sebagaimana mu, dah, tahu. Tahu daripada melalui alim ulama, melalui kitab, melalui hadis, kita duk ngaji-ngaji cara Nabi semaya lagu mana, dengan sebab kita tahu. Seolah supaya kita tengok Nabi semaya dah. Tu penting sekali, sabitlah kita kena belajar. Habis tu alhamdulillah adanya melih lagu ni. Bapa ni baik, nayuk pun baik, so kecek bak semaya. Dah, bak semaya. Pas semaya ni pula. Dah, lepas daripada bak itikad semaya lalu dah. Tengok dalam Quran sebut Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang nak beriman dengan Tuhan ni kena sanggup beriman dengan benda tak nampak tengok. Kalau orang tak sanggup nak beriman dengan benda tak nampak tengok, orang ni tak boleh beriman. Kalau dosa nampak tengok, tak mu kena percaya. Ni malaikat penuh penayaan ada majlis ilmu, mu kena percaya. Dia duk dengar, duk naik saksi fak kita ada ni. Serga dengan kau nampak tengok, tak nampak tengok, mu kena percaya ada. Le kubur ada nikmat, serga ada parit dengan kau, mu kena percaya sebab benda ghaib. Kalau tak boleh percaya tu, mu tak boleh jadi orang beriman. Lepas pada tu Tuhan kecek uat dah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salat. Semaya selalu dah. Sabit semaya dia duk tekak iman. Sabit kita buat mudah-mudah dengan dia kak. Beratlah orang panggil tak ada keberkatan. Orang yang tinggal semaya ni dia 15 seksa. Lebih pada azab muka lain lagi. Dalam dunia ni duk doa setara mana orang tak semaya Tuhan mai tak terima. Minta lah gapo-gapo pun. Nombor 2 doa hak dia duk minta tak aktif tak naik di langit. Nombor 3 muka yang tak ada nur soleh. Kalau tina tak ada nur solihah. Cahaya semaya dia tak ada. Nampak cemar. Nombor 4 maknanya orang tinggal semaya lagi. Umur dia Tuhan wi jadi kok benda jahat.
Umur panjang sungguh. 7-80 tak mati. Tapi tak segi sejik. Dah, tak se semaya, tak se dengar orang ngajar, tak se buka Quran, tak se selawat Nabi. Jadi tu hagi tunjuk ke benda tak boleh. Kih ya tak maya. Lama limonya pula, rezeki ya banyak mana pun tak berkat. Duit banyak mana pun tak berkat. Pana buat gapo? Orang Islam kita kata ada sirik, monkon dia tak ada dah habis. Tiap kali nak wi berkat belakang rumah nak berkat. Dah, duduk pun nak wi berkat, makan ni berkat, pakaian berkat. Nak wi berkat belakang duk ke kita dengan agama Islam. Tiba dengan semaya sebutir, umur dia rezeki dia tak ada berkat dah. 5. Lama ni hak paling takut sekali ketika nak mati. Dekat-dekat nak mati, nyawa nak cabut pada badan, mata belalak, sakit tak kena kecek dah. Habis tempat azab sekali dah. Okey, setara Nabi lagi bangun tidur, netai tidur. Fatimah dia tengok Rasulullah sekali bangun, sekali duduk, dia duduk gelisah. Teriak tak boleh tengok. Kamar Rasulullah kata, ya Fatimah, mun teriak apa? Teriak ayah tak boleh tengok sakitnya, nak mati. Setara ayah lagi sakit. Jawab Nabi kata kena, hei Fatimah, mun tak sah teriak lah. Ayah ni sakit sekali ni dah. Pas tak sakit sampai ke bila dah. Rasulullah, nak ayat mati tu duduk sakit lagi. Nak ayat kata, apa ketika tu tekah nyawa nak habis pada badan, ketika itulah Allah Ta'ala tak jaga iman kita. Lap satha kita cabut pergi sekali dengan setan tipu dalam. Pak orang dia tak ada lak satha. Ta percaya Allah, lak satha tan Rasul. Lak satha tawan hari akhirat cakna. Orang ni tak ada apa, kafir dah. Habila kafir, mai mi wan leti cak kau perasa. Sawan percaya Allah, tak ada hari dah lah. Pada nu ya orang panggil tawon, tak ada mai mi wan sinsuk, tak ada. Kekal selama-lama. Pas kita rok duk dah. Tak rok. Tak rok tu lah kita kena semaya. Kena semaya. Duk semaya dah tapi wasal dia benda ni kena kecek semua. Nak ya terberat. Dia tak jaga ketika nak mati. Dia 5 perkara dia tak jaga ketika nak mati. Orang deraka kat ibu bapa. Deraka kat ibu bapa dia tak jaga juga ketika nak mati, dia cabut nafas dengan tak ada ini. Nombor 3 orang panggil mudmini khamrin. Mana mengekali mabuk. Mabuk tak ada beradu. Ada beradu lah. Dulu nak beradu dah awal seri semula ketung tu gak tak 3 kendi kelip lah dah. Oh lah tidak hari tu nak beradu dah tak ada apa-apa dah kau payah. Pahala ni hawa dah jual sponsor hasil bata kuat nen. Ada ke pergi jalan ya. Dah jual. Jadi kau mau kelip dah lah 2 kendi 3 kendi sehari. Gi mati dengan lagu tu Tuhan tak jaga juga iman dia. Lepas tu lama paknya, orang buat zoling kau saudara. Zoling. Kalau kita jadi token, tak bayar duit kau koli. Janji 400, dia bayar 200. Tu zoling tu. Kalau buat amal lagu tu lama banget, Tuhan tak jaga ketika nak mati. Curi barang demo, katok demo, tipu demo, makan tara demo. Semua benda ni jadi zoling orang, Tuhan tak jaga juga ketika nak mati. Habis kita tak usah duk zoling lah. Tak usah duk karuk lah. Tak usah duk jahat lah orang. Tak usah duk tipu lah orang. Sebab takut ketika nak mati. Sebab kita ngaku ada syurga dan neraka. Pak kita hidup dalam dunia, cua kerau saja ya. Dalam 60-70, suan mat mati. Situ Nabi kata umatku tu. Hasadi ummati minas sitin ila sabain. Umat Nabi Muhammad ni, suan mat mati likungen 60-70. Hak tu banyak sekali mati. 40 pergi, baru beranak pergi, mati. 90, 100 pun ada. Tapi kecek atas suan mak, 60, 70. Pas kalau kita tengok buat kunhan hak kita terberat lekon belakang dah. Kak. Kalau 40, arti ada 23 tahun dah. Tu nak royak kata. Pas kalau 35, ada orang panggil belah leknu juga. Kalau 60 tak nak kecek dah. Kalau 50, ada 13 dah. Pas 13 tahun ni nak amuan dah. Gelak cerah. Tu ya dunia ya sikat. Tapi tiba kita tak ada bekal. Di sini nak berkata kata, umur umat Nabi Muhammad sikat. Tapi sikat pun ya amal tambah banyak. Banyak. Kita selawat Nabi. Man salla alayya wahidah. Kita selawat Nabi sekali ya. Sallallahu alaihi asyara. Tuhan selawat 10. Tengok tu. So, ya jadi 10 lalu dah.
Nak ambil mana Tuhan selawat kita? Tu nak royak. Kita kalau puas, halo, Assalamualaikum Pak ni. Allah, kena baik dah. Puas Fatimah mari tu kau Pak ni. Ni hari duk ngegar lagi. Sebab apa orang tinggi. Tu mari cari kita. Ni dok jauh konlo cik percaya on Allah. Kita selawat Nabi sekali, 10 ya rahmat kita. Tuhan makhluk. Dengan sebab melalui dengan Nabi Muhammad. Bahman salla alayya da asyara marrah. Kita selawat Nabi 10 kali. Sallallahu alaihi mi'ata marrah. Tuhan selawat 100. Tengok tu. Wa man shalla alayya mi'ata marrah. Siapa dia selawat di atas kunyo 100 kali. Sallallahu alaihi alfal marrah. Tuhan selawat 1000. Kita selawat 100. Tuhan selawat 1000. Hari ni boleh lagi memang 100. Tahu tak ke? Kak-kak dia lagu mana weh? Saya ada Nabi. Wih derah kau sikit Allah. Saya ada Nabi. Pas saya selawat ada dia. Awak ngujuk perkali 2 kali. 2 kali tak saya oleh lagi tu. Wih boleh 1000 kali, 100 kali. Oh, tu nak royak dah. Tu nak royak. Tu 100 Tuhan selawat 1000. Wa man shalla alayya alfal marrah. Siapa dia selawat di atasku 1000 kali, lan tamassahum finnar, tak tepuh nak api neraka. Habis lah ni kita tam di kita sendiri. Ada lagi ku selawat 1000, duk taruh tanakan percayaan Allah. Tanakan osing duk taruh. Dah mana 450 ribunya dah. Juta-jutanya tak ada nak ambil mana. Dah ke? Taruh dah keluntai lagi sasit apa nama omsing lagi. Tapi selawat Nabi hok taruh omsin, percayaan Allah ada ke dak ni panik dia. Tak panik pun demo tu. Ajung yambu-yambu tu. Anda tak taruh kita tanya sendiri. We adalah 1000 taruh untuk kita nak bekal pada mati. Siapa lepas pada api neraka? Hak satu hadis lagi, man shalla alayya alfal marrah. Siapa dia selawat di atasku 1000 kali, lam yamut, tak mati ia illa yubashshira bil jannati. Hanya syurga paduk dah. Mari royak berita baik kata mu pencau sawan. Hei Faridah, mu jadi ahli syurga. Pok ni mu jadi ahli syurga. Nayuklah mu jadi ahli syurga. Kak Maria mu jadi ahli syurga. Tunjuk kau kita nak mati. Kita selawat 1000 kali. Habis taruh molek lah selawat. Okey, tak ada dah jalan rapat dengan Nabi setengah pada selawat Nabi. Tu tanda kita kasih Nabi. Nombor 2 kita tanda kasih Nabi, kita banyak kita kena dengar perawat saat Nabi. Dah, boleh maulud lepas kemarin. Lepas kemarin pun suasana maulud tak habis lagi. Nabi ni kita oyak rekah-rekah dia. Dah, dia lekat benih malam jemaah. 1 pada bulan Rajab. Abdullah belum nikah dengan Nabi Muhammad ni orang tino gila belaka sebab janguk. Nuk Nabi Muhammad duduk di Abdullah. Allah, janguklah. Siapa Abdul Muttalib besar? Hei Abdullah, mu tak boleh pergi jalan tempat orang ramah. Kena orang tino tengok longrak selalu sebab caya Nabi Muhammad. Boyo pergi masuk minta Aminah mek Nabi Muhammad nikah dengan Abdullah, orang tino hodok gila ke Nabi gila bayar tu. Gila ke Abdullah, mati selalu 200 orang. Tak ada nyakit wacai. Ada nyakit kecil manis po. Pakat tahu kata Abdullah nikah dengan Aminah, ada wacai wai selalu dah. Ada apa-apa. 200 orang. Demo ni tak tahulah macam nanti soto jingo ni. Kalau tengok. Tak tengok Nabi lagi, tengok Nuk duduk di Abdullah. Lepas tu bunyi pada tengah-tengah hari satu kali Abdullah duduk kandung Nuk Nabi Muhammad. Ya terena. Hei Abdullah. Jadi Nuk Nabi Muhammad tu benih Muhammad yang ada dalammu tu. Tepatmu kena sifat taruh kepada orang timno yang nama Aminah. Anak Wahab. Dia bersiap dah. Di langit. Mari wahyu kepada Abdullah. Dan Nuk Nabi Muhammad, benih Nabi Muhammad, tepatmu kena sifat taruh di Aminah. Aminah yang nama gelar Zahrah. Macam bunga janguk. Sri Sina Aminah tu pula. Mek Nabi Muhammad. Tu nak royak dah. Lepas tu lekat benih yang tamu malam jemaah selalu dah. Paduk lah perut ni Aminah. Tak ada lugah. Tak ada aloheh. Kita lah ni kalau tak biasa boleh anak sebentar ya bahau nasi didih pun. Bahau reduk orang mi pun. Nak mutas semua dia tak biasa.
Abah-abah dia kata siapa dia demi duk mutah dah nak boleh anak kemarin tu boleh satu nikah kemarin. Nak boleh anak tengok tu. Pabang kerak mentelah ya busung. Bang ketuk gapo tu kau dah mutah lagi. Buat tadi Allah nak Aminah tak ada. Kau sawi, kau janguk, kau sawi, kau lawa, tak ada jatuh pipi, tak ada gemuk, tak ada apa. Orang tino pak nak boleh anak ya berubah dah. Sebab dia duk kanu lek dalam tu. Tapi Aminah tak ada. Nak boleh mai royak berita baik. Tekah Aminah duk tidur, mai royak. Wasammihi iza wada'tihi. Muhai Aminah, bila mu beranak mari mu letaklah nama Muhammad. Kerana nama Muhammad ni li'annahu satuh madu uqbah, sesungguhnya nama Muhammad ni hujung jatuh banyak sifat terpuji duk Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad semuanya ana. Nya ana mang. Nya ana buat ni. Ni duk ngajar dah tu, mereka ketok si tu. Nama yo semua Nabi Muhammad, namanya mi'atani wa wahidah. 201 nama dia. Pas 201 kita kenal 201 nama Nabi Muhammad. Akib dah Hasiru Mustafa Ahmad dah lagi pula Hadi tu apa nama dan lagi Muhammad sendiri Mustafa lagi Yasin Toha. Banyak. Kita kenal dua tak apa dah. Ahmad dengan Muhammad. Tu nama Nabi. Pas balik terjemah kuamai nama Nabi ni yang banyak benar sifat terpuji duduk di Nabi Muhammad. Dah. Pas Nabi Muhammad dia beranak tubik le dunia ni, cahaya tubik yang macam. Wa akhazahal makhadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam wa sallama nuran yatala'la usanah. Bila mulai Aminah tu sakit perut, maka beranaklah Aminah tubik cahaya yang macam Nabi lahir dalam dunia. Lah ni orang beranak di Payaban macam agak macam air kecing. Mak pun tubik air kecing, anak hak beranak pun tubik macam air kecing. Nabi dok macam cahaya, sampai pandai kita boleh buat maulud dia. Karena tu hai besar dia. Payah tukar pak tangan pusah lalu dah. Kata pula alhamdulillahillazi katsira. Segala puji Tuhan yang amat banyak. Tu nak royak kata Nabi dia beranak dah. Tokong di Baitillah balik bunyi kum. Hak duduk di kelambu Baitillah. Lagi Baitillah kata Abdul Muttalib masa aku duk tawaf nak lahirkan Nabi Muhammad, sujud kepada maqam Ibrahim 3 kali. Melia Nabi lahir di dunia. Sebab itulah kita melia kepada Nabi, selawat ke dia, baca ke dia. 2 bulan ayah duduk dalam perut mak dia, ayah yang mati. Masa menyusu 2 bulan, lepas tu Halimah nyusu pula 4 tahun. 4 tahun. Duduk dengan mak dia, dah umur 9 tahun. Mak dia mati. Ciwik Nabi belah. Mak mati tu pakai mati tahriba dia betul-betul. Dalam 9 tahun. Cuba kita gambar molek. Klik ziarah di Madinah. Ziarah kubur dia, keluarga dia. Klik sampai tengah jalan di Abuak. Mak dia sakit. Tengah panas klik-klik. Cari tempat pun. Kamar dia. Nah, letih-letih tak boleh nyawa. Mati depan Nabi 9 tahun. Tengah duduk saya, mami. Tinggal depan dia. Teriak Nabi. Tu nak oyak. Jalan klik nak sampai di Madinah. Beratus kilo lagi. Bersama dengan Umin Aiman. Saya dia, ayah dia tinggal. Mati depan dia. Tengah duduk kasih dengan ibu dia 9 tahun. Klik mari, bawa molek duduk dengan Datuk. 8 tahun, mati pula Datuk. Lepas tu, tak boleh nak duduk dengan siapa dia. Abdul Muttalib, Abu Talib, Mek Perak. Dia umur 8 tahun, sampai umur 52. 40 tahun duduk dengan Abu Talib. Sedih pula Abu Talib tak beriman dengan Allah Ta'ala pula. Lebih pada pok lagi, dia faham pok dia tak ada. Buat kepada dia. Macam-macam kara siapa orang mari tawar. Hei, Talib, anak dara mu tu tukar kat aku mu ambil budak ni. Mu pera ya ni aku nak ambil bunuh. Teriak dia Allah. Nak ambil bunuh Nabi Muhammad, nak tukar hak lain wi ka Abdul Muttalib, wi ka Abu Talib. Pera ni, hak ni aku nak bunuh kata. Tak boleh taruh budak ni. Talib berteriak je kohmak selalu dah. Ya orang kena baik Abu Talib pun. Masa tu kalau silap ia jadi Rata Menteri Kalahun, Abu Jahal jadi Nayub. Walid ibni Mughirah jadi Rata Menteri Kasul Mahathai. Ya ada juga jam itu tu. Tidak Anutin tak ambil dia kedua lah. Nayuk lagi. Mahathai lagi. Duk gitu kan laning tu. Tukar. Bo Nabi umur 25, Nabi bini. Bo Nabi umur 35,
Hajatul Aswad di kota Mekah tadi boh balik. Nabi keputusan ambil kain subel muat atas tu, Nabi pergi bubuh dalam tu. Nabi umur 40 tahun letak jadi rasul. Bila sudah jadi rasul 40 tahun, duk Mekahnya umur 52 berlaku Isra' Mi'raj. Dah, 53 Tuhan pun dah hijrah Nabi suruh tinggal kota Mekah. Teriak lah dah nak tinggal kota Mekah. Dah kecek siap membesar dengan Sayyidina Ali. Menjagalah bagai-bagai Ali. Karena Nabi orang sakit, orang ada amanah. Orang kafir taruh lagi duit dia, barang dia. Payah tanda belakang nama dia tu, nama dia ni. Tapi bila dia pergi dengan Tanhan, Tuhan suruh pergi Madinah, kerana dia nak sebab agama tak boleh dah. Dikacik oleh kafir Quraisy, Nabi tak ada harga pula. Sampai 100 ekor unta. Maka malam tu dia nak pergi pak tu, dia besar ke Ali, so jaga semua amanah. Ali kata, aku nak pergi atik Rasulullah. Mu tak boleh pergi. Selagi tak habis barang, orang besar aku. Ali dia kutik pergi. Tapi belum dia nak pergi, dia kecek dengan bomin. Wahai bomin Mekah, bomin yang semelia-melia makhluk. Dan bomin sebagai lebih. Dan bomin tepat di peranak aku. Kata sabit dengan Allah Ta'ala. Nah, perintah aku pergi kepada Madinah. Aku tak akan tinggal, hai bomin Mekah. Sebab aku rindu kepadamu. Aku ingat kepadamu, hei bomin Mekah. Duk kecek. So pula, duk bermalam situ 3 malam. Tubik mari pada Gua So, nampak jalan pula klik Mekah. Tak siapa hati pula nak pergi Madinah. Teriak pula tebik mata, jalan star beradu, jalan star beradu. Ingat kau bawa Mekah tepat hak beranak dia. Nabi Rasul semua ni, hak beranak di Palestin ramai sekali. Jordan, di Lebanon, Syria, Palestin diri, di kawasan Iraq. Dulu negeri Syamsah ya, situ pak beranaknya. Nabi Muhammad sore beranak Mekah. Tak ada hak lain. Sabit Yahudi, Fajiu, Nabi gingaku inni Rasulullah ilaikum. Aku Rasul terhadap kamu. Ya tak, aku tak percaya Muhammad Rasul. Orang nak jadi Rasul kena ya kena ke di bombing Syam, bombing Syria, bombing Palestin, dah, bombing Jordan, Lebanon. Kena beranak dek nu. Baru orang jadi Rasul. Dia duduk pahal kerana fok-fok dia beranak dek nu belakang, okay? Bani Israel. Payah tak terima Nabi, kis tu. Kis kata Nabi beranak Mekah. Tengok tu. Pas kita rajin dok rindu kepada bumi Mekah. Habis tu doa lah weh. Belum kita nak pejam mata, minta lah weh Tuhan akak kita pergi di Mekah sekali. Tak ada arah, tak boleh buat haji, tak ada pitih lagi, pergi umrah lah. Pergi dengan umrah. Boleh tengok Mekah dengan mata kita sok-sok lalu. Tengok Nabi nak tinggal tak boleh. Boya nak becek sekali ni, Jibril kata Muhammad mu tak boleh nak pergi kerana mu ingat Mekah. Ya tahu. Duk sebentar ayat turun, innal ladzi farada alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ayat ni turun mari duk royak Muhammad, mung Quran turun di atas mung ni, satu hari mu akan boleh klik di Mekah. Nabi kena hak tu supaya kena hubat dah. Boleh kata mung satu hari mu nak klik di Mekah, tu baru dia boleh pergi. Apa dia boleh klik sungguh weh pada tahun yang ke-8 Hijrah, klik mari di Mekah semula. Tu nak ayat rindu ya tak ada dah bawa Mekah. Kita baca subhanallah sekali supaya baca 1,000 kali. Kita semaya sekali supaya baca 1,000 kali nagi kita ni. Kita sedekah supaya sedekah 1,000 kali. Ikutlah kita wisalah sekali supaya wisalah 100,000 kali. Tu di Mekah. Habis tu pakak doa lah. Boleh kita pergi Mekah belum daripada kita mati nak uji jok bawa Mekah dan bawa Madinah. Nabi kita saat ni dah siapa di Madinah duduk 10 tahun, umur 63, mati. Siapa kelaning dia? Tapi mati saat ni juga, mati raib badan saja. Adapun roh dia tu senantiasa, dah, duduk hidup semua-semua. Orang pergi Mekah, kalau tak pergi ziarah Nabi, Nabi kata orang ni benci aku. Dia orang benci aku, orang ni bukan golongan aku. Tapi kalau orang pergi ziarah kubur dia, dah, ayat manzaroni ba'dal mamati. Siapa dia ziarah kuburku lepas pada aku mati dah. Faka'anna mazarani, maka seolah-olah dia ziarah supaya aku hidup dah. Supaya dia hidup dah. Ni orang panggil cinta Nabi, ingat Nabi. Siapa kita boleh pergi wisalah di kubur dia sendiri. Walau dia tak ada pun, dia tahu dia tu wisalah. Supaya juga kita selawat. Kita selawat kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Malaikat ada jom pula tu. Jom ambil selawat kita, wak naik kepada ruh Nabi goyak ning pok nik tolong selawat kemung. Nayuk Allah selawat kemung. Okey, roh nayuk selawat kemung. Ya goyak habis. Nabi pun hatta 10 kali selawat kepada orang selawat dia. Ni nak royak kita selawat so ni siapa? Dah, hatu nombor 2 tanda kasih Nabi, kita banyak dah dengar kisah dia tu cara rekas-rekas. Dan so laginya cara kasih Nabi, kita banyak hidup sunnah dia. Hidup sunnah dia kata buat dia. Tu dia panggil sunnah dia. Nombor 1 kita nak ajar mudah-mudah sekali. Benda mudah tapi masuk syurga pun dengan mudah. Tapi payah buat. Gapo? Yatamu hidup amalan saleh. Ning tanda nak jadi satu dalam pekerjaan, satu dalam masyarakat, satu dalam keluarga, satu dalam tambun, satu dalam jawab, hiduplah amalan saleh. Oh, assalamualaikum. Temung bui. InsyaAllah kita jadi keberkatan dengan saleh, pas lagi pula jadi santisuk tak balak. Saleh Nabi dah ajar kepada Ansar dengan Muhajirin. Tak kena mata hidung. Nabi ajar saleh mula-mula sekali. Siapa dia hidup saleh, jadi orang hak dua jadi so. Beradik-beradik. Siapa boleh bantu duit pitih, bantu harta benda, bantu tenaga, bantu diri, bantu masa antara dua golongan itu. Hidup ke apa? Amalan saleh. Tapi kita learning tu jarang nak hidup. Bukan kalau sekaligus tok lelaki klik rumah, tak wis saleh juga. Kalau assalamualaikum, bini tu kau tak kerak je baru. Gotok lelaki tak aje weh. Cuba golek tengok abah mu kau tak kerak. No gak dia. Okey, ni kita ajarlah pak kerja lagi apa? Nak masuk bilik nayuk, nak masuk bilik orang nayuk, nak masuk bilik keluarga apa, nak masuk bilik canati, assalamualaikum. Kita wisal sebagai sunnah Nabi, ni tanda kasih Nabi. Pas sunnah nomor 2 tu gak, nah, belajar amalan. Gapo? Di antaranya jemaah. Pasti ni ada dah pak bangun ni semaya ni kan? Ada dah. Itu dia panggil amalan sunnah Nabi. Nah, kita hidup dengan amalan jemaah. Tak masa supo dengan kita ada sejik hak tu imi khatib bila. Pas dalam ramai-ramai ya ada pandai tu imi pandai be. Jangan hajar maya sore, kita mayalah sunnah. Cara jemaah. Nabi tu pukul 4 lebih-lebih, dia mati pukul 5, belum subuh sikit. Tapi pukul 4 tu dia jenguk kepada tempat dia maaf lagi, dia sejik dia lagi. Sabit tu istihar pagi kata Nabi tu mati, tengah pada setengah sahabat tu tak percaya. Sebab pukul 4 lebih-lebih Nabi dia jenguk kot nela nak pergi jemaah lagi. Tu nak ayat amal jemaah ni kita hiduplah sunnah Nabi. Pas Nabi pun dia kata man ahya bi sunnati. Siapa-siapa dia hidup sunnahku, faqad man ahabbani, maka tanda orang ni kasih katku. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih katku, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam syurga. Tu hidup sunnah Nabi, jemaah. Dah, pas lagi pula siapa tahu kita nak jemaah, dah, hak lebih sekali jemaah kita ingat waktu subuh. Pagi jemaah. Tu hak lebih sekali orang panggil. Kita tak buat lagi, kita tak mari lagi. Dumah kita hiduplah amalan jemaah subuh. Apabila kita hidup jemaah amal subuh dah, so lagi kalau kita mikir selagi, kita jangan gaduh turun. Baca zikir, baca wirid, baca subhanallah, wisapa naik matahari. Orang ni adalah dah sama banyak dengan buat haji dan umrah ya sepenuh. Itu dia panggil pahala bagi orang fikir ke akhirat. Lepas tu siapa dia jemaah cukup 40. Jemaah malam siang malam kita tengorek isya rumah, subuh rumah, 2 waktu sini asar dengan zuhur. Cuba kita kacau cukup 40 hari. Sebab ada dalam hadis kata man shalla jama'ata arba'ina yauman. Siapa dia semaya jemaah 40 hari tak tinggal-tinggal. Orang ni kata balahu dah bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Tanda dia terlepas pada api neraka dan lepas daripada menafik. 40 hari. Pas ramai-ramai ni kita cek masing-masing. Siapa ada lagi aku ni 40 hari tak tinggal-tinggal. Kita cek masing-masing. Kalau tak ada, hiduplah. Kalau tempat pekerja kita di sebang kita jengo ni pun ada tempat semaya dah. Pelik rumah pun kita hidup.
Tu nak kita ada debut malaikat 40 hari dah daripada dah tak ada tinggal-tinggal. Pas kita orang tino tak sunat jemaah, kita nanti sunat sanun abe. Gi abe orang be dah be. Gi abe orang be. Ni gi kita pergi nara be beli barang. Ada jalan jauh dia tukar perak ni. Gi abe takut dia tengah halal. Abe tak iso orang be tak apalah kita main dua kali. Punya mudah. Wah hambak dia pergi dulu. Sebab orang tino solihah, ya lagu tu lah. Dia peringat kepada abang dia. Pergi orang nama dia, orang komak abang. Pergi awal abang. Tu orang pergi kita orang tino tu, dia maya lebih bilik, lama satu. Lama dua, dia semaya dalam rumah ini. Lama tiga, sambil. Lama empat tu sejik. Tapi nak pergi sejik pun boleh. Dia kira 27 juga, tapi pergi dengan abang malam. Pergi dengan lelaki selalu. Tapi kalau tak pergi pun tak apa, semaya lebih bilik. Sampai rumah dia kena ada bilik kata. Untuk kita menajak dengan Tuhan, untuk kita semaya dengan Allah. Kalau kita semaya 2 rakaat, tak ada siapa dia tengok. Man shalla raka'atani fi khala'i. Siapa dia semaya 2 rakaat di dalam keluar. La yarahu, tak ada siapa dia tengok. Walau anak kita tak tengok, tok laki tak tengok. Nak rakyat kita Rusia sangat 2 rakaat ni. Lepas tu setara mana Nabi kata? Katabalahu dah bara'atum minan nar. Nascaya ditulis lepas pada api neraka. Ni kita cek masing-masing. Ada tak kita semaya 2 rakaat? Tak ada dia tengok. Malaikat tu dengan malaikat nanti nak tanda. Siapa nama kita tanda lepas pada api neraka. Umat Nabi Muhammad ni pisik sungguh. Umat lain tak ada gitu mu. Wak so boleh so, wak 2 boleh 2, wak 3 boleh 3. Tu dia tak ganda. Umat Muhammad kena cara sikit lepas pada neraka. Kena cara sikit lepas pada munafik. Kena cara sikit jadi syurga. Tu hewi ke umat Nabi Muhammad. Sampai hari-hari tu kena baca. Baca apa kat? Kita kun baca Allah tila pen baca atas Nabi Muhammad. Tu gak pilih. Nabi ada semak nak jadi, tu tak habis. Nabi lain, umat lain nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tu pit banci dah katuk. Nak buatlah mana? Ni supaya orang nak kerja, nak ayuklah. Tolong kerja, nak kerja dalam soto. Oh, nak ayuk kata tak ada tempat nak letak dah, maaf mula lah. Bukan tak siap ambil. Tu lagu tu, Tuhan pun orang lain minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Tuhan sudah habis dah dia pilih. Tu waja'alani ummati ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad tak ada dah. Tuhan pilih sebaik-baik manusia tak ada dah. Anak neng ni lo. Humul awalu, humul akhiru. Mula-mula takdir umat Nabi Muhammad. Pasuk akhir sekali umat Nabi Muhammad. Boleh masuk syurga dulu pun umat Nabi Muhammad. Milu kali hak Nabi pun umat Nabi Muhammad dulu. Timik amalan kebaikan jahat pun umat Nabi Muhammad dulu. Tepat jemuk tesirak pun umat Nabi Muhammad dulu. Tak ada umat lain. Hak mula-mula sekali umat Nabi Muhammad. Tak bangga rena. Habis tu kita baca sekali sebagai kokok baca pun Allah. Tila bin baca-baca. Tersesada Nabi Muhammad. Baca ke apa, Mam? Esok baca lah. Hak selawat tu selawat. Baca tak apa ni? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali tak apa dah. Aku puji kamu Tuhan yang kamu pilih aku jadi percaya umat Nabi Muhammad. Ni pandai balah budi hak Tuhan pilih. Dek, hal play mau pakai tepung, pakai air. Kita kena terima kasih dah. Sedekah pulut sebuku ya. Aisyah ya, terima kasih dah. Tuhan tu mujur setara mana lah. Cuba tok. Mula lo tak bui dah. Catem. Dah itu kan? Tak bui dah, tak akid dah. Ni, coba Pak terima kasih dah. Jazakumullah bi khairat. Oh, kau molek lagi. Suka. Pak, Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita baca dia nak hari. Kalau dia lah pilih kita. Menentu kita jadi umat Nabi Muhammad. Dia paling kaya kita. Paling suka dengan kita. Wirahmat kita. Jaga kita semua. Lihat agama dia. Panak ya. Alhamdulillah. Allazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak tu ya. Bertalih nak kata bah kalian tu. Ratik tai kita baca boleh ke 8 pagi dah kan. Panjang perak. Siapa tahu cayo. Panjang juga ambil patik tai tu. Moga ni baca tak leh. Patik hari esok pula dah buku ni. Buku ni baca pula dah. Tu nak ayat. Dah. Tu nak ayat pakat baca lah. Baik. Lepas tu kita masuk ke cek khas semaya pula. Semaya ni, dekat nak royak kata dia ada syarat, dia ada rukun. Ada pula adat dia, ada batal. Kena cara habis.
Semayan cuba kita tengok Tuhan kecek, Nabi kecek. Dia tak ada kecek wassalah. Tengok Tuhan kata, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa tijalan tabur. Tuhan kata sesungguhnya orang nego dengan Quran. Kita duk nego dak Quran, bukan nego juga dak nego baca. Tu nego tu tijarah tu. Minta lawin nego tik Quran dah, awin nego. Nama masuk nego nak wi baca tik Quran. Karena Quran kita tahu pen-pen kat brau naik kelung kubur. Pen-pen. Pak kita tahu belaka tak kira betina jatuh kaya sesak, jangan huduh tanah pak masuk le kubur sore diri ya. Apabila sore diri nak wi ada pen kat brau naik kelung kubur an Al-Quran. Duk le kerja tak apa, kalau we kerja le terasa ada belakang pecek pepeh, Yasin, Waqiah, Baqarah, ikutlah nak baca gapo. Tak leh je kena baca. Kena baca. Tidak tak ada sai. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu Quran. Karena Quran ni syafi'an li ashabi. Jadi sai temele kubur daripada masa. Pak Nabi kata ke Abi Hurairah, dah, asap Abi Hurairah membacalah Quran. Dah, kalau mu tak pandai mu ngaji, kalau mu pandai mu ngajar. Wa imutta, kalau mu gi mati dengan keadaan mu duk ngaji. Mu mati dengan mu duk ngajar. Bila pak mu mati saat itu, dah, malaikat yang duduk di langit turun mari ziarah kubur mu, bagaimana mu tengok, dah, apa nama ni orang duk ziarah Baitullah di Mekah. Gini dah orang. Lebih-lebih boleh 10 ni pula. Allah tak nampak Baitullah perasa kata orang pakat duk kunjung. Begitulah kalau baca Quran, malaikat di langit mari turun dalam kubur mu duk ziarah itu. Ni sahabat kata kita jangan tinggallah amal Quran. Bacalah. Kalau kita nak senai le kubur, nak senai di pandai masa. Pas nego tu. Lepas tu barulah Nabi Tuhan kata, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Mendiri semaya. Dia tak kecek wassalah, kalau wassalah semaya. Ni orang panggil wa aqamus shalah, mendiri. Orang tak panggil mendiri ke semaya, malaikat tu semaya kena cukup syarat. Malaikat semaya tu kena cukup rukun. Malaikat semaya tu pula ia kena ada pula semaya kosok dia tawaduk. Habis semaya kita kecek dengan dia wasa tak payah, berkecek dengan dia wasa payah lalu. Okey, pas semaya kalau kita tanya mari, rukun hak wasa kata dengan mulut ia ada berapa? Duk semaya lama kena tanya semualah mudah-mudah. Kena apa ni? Pok ni semaya kuat tengok dah hitam tu. Kau buat hari apa ni? Alam-alam kuat ni duk rasa apa ni? Mana? Mas sapu dia mah buat dah. Hak tina tak ada yang lindung dah. Hatu nak royak kata rukun pasal kena kata dengan mulut. Ada 5. 5 ni gapo? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Kalau kita pergi salah buah panjang. Allahu akbar. Tak sah dah. Tak sah dia panggil orang panggil Tuhan bergendai-gendai. Ni tempat berat pak kita semaya dah tapi tak nama mendiri tu. Dia nama semaya ya. Habis yang lain mendiri semaya dengan semaya tak serupa. Mendiri makna mencukup rukun syarat. Patah gede kalau kita pergi semaya pula pergi panjang alih. Allahu akbar. Tak sah juga sebab dia pergi panjang alih kita tanya adakah Tuhan Maha Besar? Okey panggil datang isi panggil tanya pula tak sah pula. Patah gede kalau kita pergi takbir tak ada tasdik. Allahu akbar. Tak sah juga tak ada tasdik. Ni dah tempat bonik dengan ayuk pakat sumai dengar baca semaya ni. Nak ibeki hok ni. Apa ada? Kita tak je dengar ada klik rumah tak ada hok ni pula gak. Takut pergi semaya. Allahu akbar. Tak ada tasdik. Dia nak Allahu akbar. Tu cara bak takbir ya baru, apa belum Fatihah lagi. Dah ke? Pas mari pula Tuhan royak ayat lain pula. Rabbi ja'alni muqimas solah. Dia tak ada kata Rabbi ja'alni solah dah. Sebut kata muqi tak panggil berdiri, malaikat semaya ni kena mencukupi rukun dan syarat. Orang tak boleh panggil tupak apa ni? Tupak api kayu dah. Berkosu sedap ni tempat dulu ni. Terima kasih banyak weh. Ada ke boleh lagi hutang kita lagi. Sedap jangan nak makan. Tapi nak jadi tupak apa kayu banyak syarat kat tu. Sate tak sate lagi, nisai tak nisai, hubi kayu tak hubi kayu lagi.
Dah kena baruk dia lagi. Baru panggil tu Pak Hubi kayu kuku. Tu orang panggil. Ni sebab tu, nak panggil ke semaya, malah ke semaya kena cukup dengan rukun dan syarat. Sampai Tuhan kata, Rabbi ja'alni muqimas solah. Hei Tuhan, mujadilah aku ni orang mendiri semaya. Bukan menjadi semaya dak, mendiri orang boleh tunai semaya. Arti cukup rukun dan syarat. Wa zurriyati, dan juga anak cucu kami. Sampai Allah ni minta lah kat we. Doa ni, nak we anak cucu kita lekat semaya. Hok duk jadi kelai kabut lah ni kih tak semaya. Dia semaya sungguh yang molek Tuhan jaga. Tuhan jamin sendiri. Raprakan candeng pula dah tu. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni, dia boleh jaga Tuhan daripada mabuk. Boleh jaga Tuhan daripada zina. Boleh lari Tuhan dia daripada judi. Boleh jaga Tuhan pula daripada curi. Pahala ni 3-4 perkara ni duk dang. Curi masuk menyambung lagi pula berzina. Tak tengok berzina atas kereta kan. Allah, tu baik lefik dia kan. Tengok tu dunia akhir zaman apa nak kata. Walau dia pun lagi luar tapi duk berzahir atas kereta. Apa dalam bilik depa tak nak kecek dah. Kata botol rosak gapo semalam 4,500. Kalau sekali 6 jawab mana katanya apa nama ni 2,000. Allah, tengok dunia lah ni kat dia. Habis kita lepas pada ni. Kalau sekadar kelanje saja boleh tengok kaligus semua 400 kuk. Kau ni tahu tak tahu ni? Harung ni. Mai 400 kuk. Mungkin jadi 300 ya. Dak apa pergi ceramah di lalu. Panayuk minta sebar hok ni dia kata wi kata lah. Asal dia ada dalam fake dia ambil nak tahu kata dunia ni akhir zaman orang Tino ni teruk benar. Dia buka fake suku lain tak ada lah ni. Pak golek ke tempat-tempat tu apa waktu baik. Waktu baik dah ni tak apa. Nak royak akhir zaman sapata gotu dah. Karena gapo nak kepada iPhone 340,000. Pak nak ambil mana? Duitku tak ada dengan orang tua gaji tak ada. Pak nak tak samai nak jangok nak apa. Dia cuba 40 tak saya nak 102. Pak kita tak boleh gaji lagi. Terus sama ada go 1,000 tak saya nak 40. Fikir mai sikap lah jual tubuh tak ada luar apa. Luar mulu luar agak nyonya nampak kesok. Ni tak ada kesok apa. Kalau kau ni kesok dah buka pak habis dah sate kipas tepi dah habis dah. Ni tak ada kesok apa. Allah tengok tu. Ada apa-apa. Siapa buh dalam kau ni tak ada apa. Neng nam 2,000 baht. Neng keun 4,500. Sekali tengok 400 baht. Nemo ni pun tahu dah ni. Nak tahu kat ambonya. Lah ni tak boleh kena sebar pakat we tahu. Tapi kalau semaya sebutir dia jaga Tuhan dia tak berlaku benda lagu ni. Dah, tak berlaku curi, tak berlaku pula dah apa nama ni mabuk. Dah, selagi kita tak semaya ni, tak sah duk bambak dia tak habis. Sebab semaya hak Tuhan jenjang sendiri, tapi semaya hak molek lah. Boleh lari Tuhan dia. Mabuk, judi, zina, lewat, curi, hak ni hak besar-besar. Sama dia dengan amalan semaya, Tuhan royak dah. Semaya boleh jaga Tuhan lepas daripada benda ni. Tapi kalau kita duduk semaya dah, mabuk pun tak ada beradu, judi pun tak ada beradu, cemu kena beki di semaya dah. Semaya mu boleh jadi tak kena. Tak ada tahu mak ninah kau. Semaya mu tak betul duk baca walabba. Ada tak ramai-ramai baca walabba ni? Kena beki dah weh walabba tu. Ya walabba ni jangan Tuhan tunjuk jalan yang basah. Kalau walada ni jangan tunjuk dalil. Alamat pecemeh cam. Tu panggil. Kalau walada jangan tunjuk jalan yang sesat. Supaya orang Yahudi Jiu lagi pula Nasara kafir sembah tokum. Jangan mu tunjuk jalan sesat pada motu Tuhan. Tu yang nak sungguh. Tapi kita ada walada jadi bodoh selalulah. Bodoh duk tahu tu ya. Habis tukar sikit. Kalau lidah kita duk lagu tu. Lidah kita duk lagu tu je duk piyah ni. Walada. Lewat lah tengok cumi ngatik. Ni walaba je bibi mulut. Walaba bibi mulut. Kalau walada di hujung lidah ni. Itu tak ada nak. Dia nak walaba. Kalau kita pergi baca walaba. Pada makna kita tak semaya. Kalau wala nampak semaya pun. Sebab semaya tak kena. Sebab itu nak raya atas kita kena. Dah. Itu kena pakat-pakat biki. Tu segi Fatihah tu. Dekat. Apa segi takbir, segi tahiyat. At-tahiyah. Sudah. Atau at-tahiyah. Sudah. Ya nak at-tahiyah. At-tahiyah.
Kalau kita pergi panduk ya pula. At-tahiyatul mubah. Hayya tak alih pula. Satu alih. Nak at-tahiyatul mubah. Habis kena mari betul hati weh. Boleh 4 bulan lagi lagu mana je lah. Betul Fatihah dengan tahiyat. Nayuk dengan pok ni mula-mula. Masuk orang nayuk hati nama kadah tu. Akak moh tu tukang kadah pula dah. Hati pakat baca belakang sikit sore. Ambil tahiyat dengan tu dulu. Tu nak royak kata takut kita tak pergi betul, duk pergi baca salah. Alhamdulillah segala mati bagi Allah. Kalau kita biho. Kalau tu biha, alham segala puji bagi Allah. Pak kita pergi baca alham dengan khosa. Kata ulama segala mati bagi Allah. Pak tak pernah maya lagi. Tu hasil pada kita tak belajar. Hak sia pun supo, salah sikit. Okey, sabit satu tempat tu ada orang usuk dia baca naik apa koma dah pelak koma dah puyaiban koma yang mata pada. Jadi hanya himbih betul duk mama tu. Sia pun sudah ya berubah. Okey. Tu nak royak duk mama habis mata pada lah weh. Bunyi teruk dah. Tu nak royak dah. Sabit itulah di antara Tuhan hajar kita sendiri. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati, dan minta juga wi anak cucuku wilkat semaya. Rabbana wa taqabbal du'a. Hei Tuhan mutimulah aku duk minta ni. Rabbana fil lana ta'apun dosaku wali walidayya, dan dua ibu bapakku, wa patu walil mukminina yauma yaqumul hisab, dan semua orang hak beriman ngamu dalam muka dunia ni. Tu kita minta Allah Taala. Lepas tu minta khas ke ibu bapa kita pula. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kesia belah lah Tuhan komek ku ayahku. Dia duk bela aku pada masa kecil. Beribu kali duk suap nasiku. Sama tahu aku nak besar. Duk beribu kali pakai bajuku. Dah, duk pakai baju kat aku. Sama tak aku nak besar. Duk basuh berakku beribu kali. Duk suap nasi beribu kali. Duk suap pek beribu kali. Musia belah lah ke ayahku mekku. Ayahku tu yang putih siapa hitam lah. Duk hantar aku ngaji. Nafkah aku ngaji kerja. Siapa hitam badai-badai. Mungkin sia belah lah ayahku dan maku. Masa dia duk jaga aku pada masa kecil. We rahmatlah kepada dia. Ni doa orang panggil kanamlun me. Harga ibu ni kita tak boleh nak bayar. Ya bukan orang agama asing. Orang agama asing nikah pak ya ambil dah. Kalau belanja 120, songmen kanamlun me. Tu orang kafir. Orang mukmin tak ada. Mek tak ada. Mek duit belanja nak. Dah, pak kita nak bayar tak badai harga air susu dia. Hanya kita boleh bayar ni. Pas tengah daripada doa ni orang panggil doa kanamlun me. Doa harga ibu kita dan bapa kita. Habis tu kita belum daripada kita nak mati, kita bawa doa ni semua. Tak ada sekali-sekali 5 kali saya maya bawa lah sekali. Ramai-ramai tu rasa tak ingat lagi lagu ni saya ingat dah saya. Tak saya ingat ni. Saya dah. Ya. Ingat dah ya. Nama tu molek dah Yahya anak Nabi Zakaria. Maha. Ha dah. Mana Yahya anak dah? Ni muku be ya. Aku anak hak. Hak bahasa boleh ingat dah doa ni hak. Ya betul hak kata ingat ya. Betul boleh kita buat hari semula. Yang baju merah lagu mana ni? Gana me. Sing, aku nak sing. Asri, aduh asri nah. Pemalik masuk waktu asar tak ya bayar asri dah. Agak-agak ingat tak? Kena orang ayat kamu. Minta we ingat lah. Kau tak sayang kau mek kita. Tak sayang kau ayah kita. Lebih-lebih lagi dia mati dah. Dia mati dah. Buat ni dia tak ada nak apa dah. Duit gaji 40,000 dia tak say. Patah dia mahaya golek tak say belakang. Ya nak ni ya. Ni orang panggil setengah pada doa kanamlun me. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambah pro plodak. Hak ulama Belanda kalau biasa dengar Fik ambo duk ceramah dalam baba channel ni, Allahumma ighfirli rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum man bi rahmatika ya man rahimin. Kalau ni doa apa kokoh bis. Tapi hak ulama ya.
Tapi hak ni hak Quran. Kalau kita nak pendek, Rabbil firli dah zunubi wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hak pendek, tak leh dia kena ingat doa dengan ibu bapa. Tak ada dah. Kita nak bayar lebih lagi dia duduk dalam kubur, dia tak ada nak gapo dah. Sabit Nabi kata orang duduk dalam kubur ni al-mayyitu fil qabri kawarikin. Mayat yang duduk dalam kubur ni supaya orang lemah air dah. Peheh-peheh lah orang lemah air kat ada duduk lagu mana? Gelai timur. Tolong, rai. Tolong, rai. Ikut orang hola lapung dia pergi, hola tokar kayu dia pergi, nak will lepas daripada dia lemah air. Maka lalu tu orang yang tak ada amalan, Nabi kata, orang duduk dalam kubur supaya orang lemah air dah. Ya, apa nak al-murawwasi yantaziru da'watan. Duk nanti-nanti tunggu kita orang hidup ni. Tu ingat molek. Kita sayang kaum kita banyak doa tapi hak ni hak molek kan hak Tuhan sendiri. Bukan hak Nabi lagi, hak Tuhan sendiri. Pas kita bawa lepas-lepas mayat. Lepas-lepas mayat. Pas nak tanya sungguh-sungguh lah kat dengan beratus orang 50 orang ni. Biar tak ingat lagi hak ni. Tak ingat belakang, tak menanggung. Tu pak nak ingat dak dah. Nak dia nak kena buat hari surat. Dah, nak surat dah habis duk ngapai tu. Bukan dah hari saja pak ni oyak dah hari surat tu pak ni kata. Ni dah. Aku pasal ni dah. Tapi mbek kena fok ni parung kena baca deklah. Kamu tahu kok saya boleh baik buat aris ke sini tempat tai kasam dah maya dah. Tu taruh kepada hak kau asri ni. Asal banyak nama ya. Walah kau mana-mana pun dah. Tak apa nak molek juga saya weh. Esok-esok dia tanya tahu. Besok makan nasi hidayah kali dengan tok guru dak? Dak, hagus nakalah. Si pai nak buh, mu besok dak sahabat saleh tok guru. Tak besok gibuh lah. Tanya pula mu besok apa nama mu nama apa ni? Dia kata nama supaya kata tu. Nama apa? Nama Keraiton. Pak Keraiton tak ada seri. Nama Tok Guru. Dah. Hagi pun neraka lah. Si pen nak buh neraka tanya pula. Ada dah hati mu kasih ke Tok Guru? Tanya dia pula. Dak. Tak ada kasih ke Tok Guru lah. Hamba pergi buh neraka mu lah. Si pen nak buh neraka tu. Dia kata, hei malaikatku. Cuba mu tanya dia. Dia ada kasih ke dak kau saing Tok Guru? Kalau kita kata, dah ponik kita ni kasih ke babak Espanyol. Pak kita tak kasih dia ke babak tapi kita kasih ke ponik. Pak kita tak jawab kasih ke ponik. Hagi bos serga lah. Allah lebih nyoman kasih ke ahli ulama. Habis jangan duduk beci, jangan duduk tinggi jangan duduk wahina ke oleh ulama. Siapa boleh nak masuk neraka dah? Kih ada kasih dengan saing. Dah, saing dengan orang lain, hamba gi boleh serga juga. Sabit molek Abdul Wahab dah. Ini buat kursi gitu. Haknya buat sakit demi. Nama Keraiton pun tak sakit demi. Apa nak Abdul Wahab dia mau 15 lalu. Waktu asri. Abdul Wahab ni pak darah Nabi lah hak tu. Tapi dia je koh Nabi mula hak juga. Koh dia dah. Tabati ada abilah habin wa tabak tu. Abu Lahab tu. Koh Nabi. Tapi esok dia boleh hisap air kepada jari manis. Sebab apa? Sebab dia besar hari Nabi beranak. Sedekah dia tak ada email dah masuk neraka dah. Tapi nak kali hari senang, hari Nabi beranak, dia boleh hisap air kepada jari manis dia. Sebab apa? Dia besar hari Nabi beranak. Besar apa? Dia mendekorkan Suwaibah. Asal Suwaibah pentak jadi hamba. Tapi Suwaibah royak kata, dah, tuanku, tuan boleh anak saudara Aminah beranak dah. Adik pak, tuan, Tina jatah. Dia royak kata jatah. Nama Muhammad lalu dah. Dah, maka dia mujur Nabi lahir dalam dunia, dia mendekor ke Suwaibah. Jadi pak kita ni tadi tak ada lah. Pas dia suruh Suwaibah tu menyusu pula dah. Tu orang panggil dia besar Nabi. Dia mati tak ada email walau je koh Nabi pun, tapi esok-esok nak kalian senang je dalam neraka, boleh isap air kepada jari manis. Sabit tu janganlah dia duk buris pada buat maulud. Buatlah, kita tak sebelah lah. Buat maulud tu besar Nabi, tengok Abu Lahab tak ada email tu, boleh isap air kepada air jari manis. Sedekah neraka tu royak dah mang. La yazuquna fiha bardan wala saraba. Orang duduk dalam neraka ni tak dapat boleh minum, tak dapat boleh sejuk satu saat.
Nau jeneng Wignati tak ada. Allah, tu hai royak siap dah. Bukan chong 7 tu. Bukan tak kung ta tuk nati du tiwi chong sam. Bukan hatu dak royak dah. Dah. Bukan chong cek si tiwi pe kun. Tu chong 7. Tak itu apa ni? Ya kena reti sikit karo. Tu baru kena. Ni siapa dia royak? Tu hai sendiri royak. Tu nak royak kata la yazukuna fiha bardan wala syaraba. Orang duduk dalam neraka ni tak dapat boleh sejuk satu saat. Tak ada satu saat duduk dalam api sungguh-sungguh. Wala syaraba dan tak ada barang minum ni. Nah, minum air goni, air Fanta Cola tak ada dalam neraka. Kalau ada ke illa hamima wa wasaqa. Mana besi. Besi kereta, besi maniaga apa, besi stainless. Dia tadi api hacur bunyi panak makan tu. Boh gelar perut. Tapi dia ni yang tak mati dah. Ni nak ayat azab orang yang tak ada amalan, lebih-lebih lagi orang mati lah kafir. Dah, hatu nak ayat. Kamar dia Abu Lahab tak ada iman. Tapi nak kali hari senang hari Nabi beranak, dia boleh hisap air kepada jari manis. Sebabnya dia besar Nabi, dia mendekor Suhaibah dan suruh Suhaibah tu menyusul Nabi. Tu. Pas kita orang ada iman, kita orang percaya akhirat, sayang Nabi, pas buat maulud tak nanggung nak masuk neraka. Hak tak ada email lagi boleh saai. Sabit tu dah kita tak buat pun, jangan duk conti demo orang buat lah. Tapi kalau kita buat, molek benar. Kerana maulidin Nabi, orang panggil, masuk dalam bid'ah lughawi. Tak ada jamin Nabi. Tapi kita buat benda ni, tak ada ceramah dengan agama. Selawat, suruh sokmo. Jamu orang, suruh sokmo. Kuallah gapo, suruh sokmo. Dan lagi pula dengar cerita Nabi, suruh semua dalam agama. Pas maulud tu ada kakah tu. Habis tu, tak ada jamin Nabi. Tapi ada jamin Allah ni masuk bid'ah lughawi pada lorak. Ada apa masuk dalam orang panggil bid'ah hasanah. Tu baik. Sebelum daripada tu pula, kita mari kecek pula rukun semaya. Ada 13 ni nak tanya ramai-ramai boleh bila dah lagi ada semaya sama ni. Baik. Yang tamunya takbiratul ihram. Yang keduanya niat. Yang tiganya diri betul. Yang keempat baca Fatihah. Yang kelima rokok sekali atau makninah. Orang tino ni banyak benar. Ya semaya tak ada tamak ninah tempat itidal deh. Nanti kita nak diri start deh. Misalnya kita rokok gitu. Tu. Asami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu selalu dah. Banyaklah orang tidak tapi kok ni dak berkali deh. Banyak kita orang jatuh klik Fatih bini lah. Maya lagu tu banyak. Ya sudah pak waladhalin. Pak waladhalin kalau gaduh taruh mana pun kita kena baca amin juga. Takut wa maghdubi alaihim waladhalin. Tak sah lah dah. Sebab nak bunyi link tu hidup betul. Daya kita gaduh-gaduh ya jadi kerana kita tak ada kuasa menghargai itu. Dah, apa tengah pada tengah orang jatuh ya duduk lama dah tapi gonyeh. Sami Allahu liman hamidam. Rabbana haduk gonyeh dah. Mana tamak ninah duduk celah mana? Lepas tu ya rokok, ya sujud. Tak ada tamak ninah juga. Ada tengah-tengah tu bahasa heret lagu ni. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana ni. Ya heret ni. Ya heret, jubah heret kain dia. Lepas turun. Celah mana dia beradu. Tak ada tamak ninah juga. Dah kan? Nak royak kata kalau tak amati, maya kita ni saja semua. Sebab dia bila tak ada tamak ninah, rokok ni syarat tengah pada tamak ninah. Ya semua tempat jadi tamak ninah, ya ada apa tempat dah hak? Hak ke apa dah? Tak ingat mudah nama. Hak kau seri. Maksud, dia mau ni kok mana? Agak mana saya? Tempat ninah semua, ya ada apa tempat semua. Moga mari nak kecek asmaya. Kita kecek wilayah sungguh semaya. Moga dua hari-hari, tagi kena uak, hari kena uak. Lepas tak ada warak tak semaya ni. Apa mati? Tak kuasa berdiri, duduk. Tak kuasa duduk, baring. Tak kuasa baring, terletak. Tak kuasa taruh terletak, mari kelupuk mata. Tak kuasa kelupuk mata, maya lalu hati. Nak tinggal tak ada dengan buku semaya. Puasa boleh. Wa in kana maridan au ala safarin fa'iddatun. Wasan lagi hajar hari ni puasa. Kita tubik pada rumah kita, pergi semaya di, minyak ke, lepas subuh. Tubik pergi, boleh tak? Nak minum air, nak gapo. Boleh buka puasa. Kalau orang rokok, boleh hulu rokok, tak apa dah. Nak atau boleh. Pas sakit gigi, sakit perut. Dah ke?
Tu kan sakit go tu sakit go ni. Kita boleh buka. Tapi faidatun min ayamin ukhra, ganti hari lain lah berapa hari dalam sapi. Berapa hari mu sakit. Nak ayat tu qada klik. Tapi semaya tak ada hari. Ada hari tak hari. Kena faktina lok luan paidan. Dia pakai pulut tak maya tak. Aku ni apa nama lah. Macam derang. Allah macam derang yang marah mandi dah. Ya saya kau keringnya tapi bukan fak ni lah orang lain dah. Ada juga lagu tu yang nipu 2 kali ya. Hak jatuh tak lagi tak ada faedah jatuh tu ni. Jatuh nak bangpa malah tu tino yo boleh bawa lagi. Tak maya tahu. Tak maya tahu. Hari ni macam derang. Ada macam derang. Tu dia. Padahal you duk saya kau janguk dia tu. Pak Tino so lagi nak bersih hak janguk doa tu dah. Kita nak ambil semaya basuh ke tubik dulu. Basuh kering kita, bedak kita dulu. Kena boleh saning tengah bunga. Yang tolek ke dia dah. Yang heleder lagi, seleder lagi, maskara lagi. Apa lagi dia kata lat. Mujur pun tak ada bunyi lat di ni. Cahaya hosel pun ada dah. Cabutin serta aku ni muda duk lat. Pas kita pergi mi esmaya, you bukan jadi air metelak dah. Air sabun, air bedak, air kering. Tu. Tak sah. Syarat nak sah mi esmaya, you kena air metelak. Air metelak ni, air kelaga, air sungai apa ni. Ni kita tak boleh panggil air bedak lah. Duk basuh tu. Air kering dah ke. Tu dia panggil tak sah semaya. Sabit beringatlah banyak-banyak berdoa dah dah. Hak sikit ada pun. Nampak Allah kau banyak dah dari mana ni. Nampak Allah kau banyak dah sikit tu dah ke. Ya sedap kita ngajar sini weh. Kau je nampak lalu kan. Pas nampak tu kalau kita tak wis selalu. Kena dah tu sabit berdoa ayat gitu tu. Ya kena dah basuh berhabis kita ambil semula kena tu. Takut tak biasa lagi dah kan. Tu nak oyak tu basuh. Kalau lepas mula-mula tu bukan air mutlak dah lah. Tu kena jaga molek dia. Tu dia tepat tamak nino. Iktidah. Dah sujud 2 kali. Pas lagi pula duk arus sujud. Dah lepas tu dirokok. Tu kena ada tamak nino. Tamak nino ni kita beradu sebentar antara 2 rak. Sami Allahu liman hamidah duk dia. Kita turun lagi. Kalau sami Allahu liman hamidah duk denyuk gi mari. Dah. Mari kita bila cukup rukuk semaya dulu. Yatamunya takbir, yang keduanya niat. Takbir atau ihram yatamu, yang kedua niat, yang tiganya diri betul, yang keempat baca Fatihah. Yang kelimanya rokok sekali tamak ninah. Yang kenanya iktidah sekali tamak ninah. Yang ketujuhnya sujud 2 kali sekali dengan tamak ninah. Yang ke-8nya duduk antara orang sujud sekali dengan tamak ninah. Yang ke-9 duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang 11 selawat Nabi la tahiyat akhir. 12 saleh yatamu. 13 tartib. Minta we boleh ingat belaka bila belaka. Sebab ia besar sekali kat ia lagu ni. Tengah daripada syarat sah semaya ni, syarat nak sah semaya yang ada 9. Asri dah. Ada 9 tu, dalam 9 tu gapo? Hadap kiblat, masuk waktu. Nak we ada semaya cuci pada hadap besar. Dah. Dan lagi pula suci pada anjih tiada maaf. Pas tengah hak payah sekali, nak we kita pandai bezo. Witikan lama hak mana wajib, hak mana sunat. Ni tepat payah sekali ni. Dah, supaya sami Allahu liman hamidah. Diri akak tangan sunat hai'ah. Diri sami Allahu liman hamidah sunat hai'ah. Rabbana lakal hamd sunat hai'ah. Diri duduk dia supaya qiyam tu, hak tu rukun. Tamak ninah tu syarat bagi iktidah. Nak we nampak gitu tu. Kalau kita tak tahu yang kabur, tu dia panggil masuk dalam kita tak reti antara beza hak sunat hak wajib duk tu ana. Pas kita kaca duk ngaji dah, kita duk dengar dah, tiba-tiba tak boleh juga, tak pandai beza juga. Payah nak ingat kan? Nak ingat semaya jok takbir sampai salat ni ada hak rukun atik, ada sunat atik. Tapi tepat hak sunat, tepat hak wajib, tepat hak rukun mujahin kata sunat. Ingat gitulah kita kaca belajar tak lagi dah. Ingat semaya jok takbir sampai salat ni ada hak wajib atik, ada sunat atik. Itulah. Kalau tak reti lagu tu juga tak sah kan. Pas maya yang mula-mula ya kita boleh tupai le kubur. Lalu dah, lah ni nampak tak ada gapo. Pak yang masuk le kubur muka nakir nak masuk tanya ke kepala, semaya hak molek ni jaga kita. Alah, pak tak takut ke le kubur. Dah ke terang lagi hitam.
Sabit tu orang yang mati le kubur ya besar. Hey, sebelum mu nak klik dah, mu tengok aku dulu nah. Aku masuk le kubur mu tengok usia berhabis pas mu klik lah. Aku ni teruk kau jamin orang duk mengaji jemaah, aku duk nak kopi. Dah ke? Aku ni teruk kau orang duk buat amal tarawih gapo aku makan colek. Aku tak rajin buka Quran, tak rajin selawat Nabi. Aku ni teruk, mu ambil lah toladan aku jangan jadi supaya dengan aku. Pak aku masuk hari ni sore diri, aku tak kelik sampai ke bila-bila dah. Mu tengoklah aku dulu. Tuh, mayat duk kecek tapi kita tak dengar. Pesan kita tengok dulu. Sabit tu Nabi pun kata, dah, orang yang mati mungkin semaya mayat. Orang sakit muzerah. Bila mati semaya mayat. Pas mungkin atas sampai kubur. Nak we boleh tengok buat iktibabut rian kita satu hari kena sepatu juga. Pas gapo laku denu. Tak ada dah malaikat amal dengan email kita ya. Apa? Hak boleh tupai mula-mula sekali, semaya. Buat supaya muka nakir nak masuk mari, semaya hak molek kata, ya muka nakir, mu tak usah masuklah aku kepala aku ni. Aku duk sujud Tuhan sia malam. Aku duk takut sini dah ni. Tapi semaya mana? Semaya hak cukup rukun dan syarat. Semaya hak molek. Betul baca dan buat tu molek. Tu nak royak. Habis tu kena semaya jangan tinggal. Pas semaya pula dalam belajar. Pas semaya tu seumur. Jangan tinggal. Dia 3 bab semaya. Tuhan kata hafizu ala salawati. Hendaklah kamu jaga di atas semaya 5 waktu. Lagu mana jaga? Jaga semaya jangan tinggal semua. Jangan tinggal. Sakit taruh uzur taruh mana. Nombor 2, jaga semaya dalam semaya waktu. Dalam waktu. Nombor 3, musmaya dalam belajar. Kita cek mabih 3 kali ni mah. Kita semaya le waktu, alhamdulillah. Kita semaya semua tak tinggal dah, alhamdulillah. Pak kita semaya pula apa nama ni? Belajar dah, alhamdulillah. Sabit tu oboto terseban jingo pada hari ni penutung. Nah, dia nak buat akan ada sama-sama. Tapi tak menutup lagi 2 bulan sekali dah. Ni alhamdulillah. Nak panggil baba-baba ustaz, panggil semua pengkerja dia, nak sama-sama pakat dengan lebih-lebih lagi. Bak semaya kerana kita duk dengar sama-sama dah. Tu di antara. Lepas tu bila dah cukup rukun 13 tadi. Pas 13 tu, dia bagi tubik 3 pula. Jatamu rukun kauli. Wasa tubik dengan mulut. Baca betul. Haji ya tak ada rukun kauli. Dia sunat je baca je. Maya rukun kauli. Ada 5. Dah, takbiratul ihram. Dah, lagi pula apa nama ni? Membaca Fatihah. Membaca tahiyat akhir. Selawat Nabi la tahiyat akhir. Yang 5, salayatamu. Kelima-lima ni klik pada sifat samuk. Bahasa kita kena dengar. Kalau kita baca tak dengar, tak sah. Habis kena dengar. Lepas tu rukun buat tek ada ni. Diri betul. So, rokok 2. Iktidal 3. Sujud 2 kali 4. Duduk antara sujud 5. Duduk bagi tahiyat akhir so, ni. Ni hatta pada buat tek. Taluk pasal-pasal. Jadi belah dah. Lepas 2 lagi. Hatta kepada hati. Iaitu niat dengan tartib. Pas niat tu ada 4 murtabak pula. Niat makna kosak, mada dengan kosak. Yang 2, mada kosak dengan takyin. Nombor 3, kosak, takruk, takyin. Nombor 4, kosak, takruk, takyin nafsi. Tu bahagian baik niat. Itu kena belajar cara lagu tu pula. Itu nanti kita mari semula pula sosok. Ini nak ayat pakah-pakah. Kalau dia kita reti dah kata rukun 13-nya tu. Pas kita nak nampak le semaya lagi, kita bila pula sunat aba'ah. Sunat aba'ah ada 8. Yang pertama diri bagi kunut. Yang kedua diri baca kunut. Yang 3 selawat Nabi la kunut. Nombor 4 selawat keluarga Nabi di dalam kunut atau selawat sahabat Nabi di dalam kunut, keluarga Nabi. Cukup tak? Pas duduk bagi tahiyat awal 5. Pas diri baca tahiyat awal ni. Pas dah apa selawat Nabi la tahiyat awal 7, 8. Sako sirama mama gua nak asli. Yang ke-8. Agak nak saya? Agak nak asli? Yang 8. Agak nak? Itu saya. Saya. Allah so lagi dia nak kena asli neraka belah ni. So lagi selawat keluarga Nabi la tahiyat akhir bunyi wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup 8. 8 ni sunat abad. Kalau kita tinggal dia, kita semaya cedera. Diri semaya tu cedera. Kalau orang agak mata keceng sebelah. Jalan 3 selenda. Jangan tak? Tak jangan. Tangan pula panjang sebelah. Ni pandang, ni panjang.
Orang panggil tak cukup sore. Semaya pun lagu tu kita tinggal sunat aba'ah. Kalau kita tak sujud sawi, semaya tak cukup sekor. Habis tu kita kena lapek perkara tu. Kita tinggal kunut, sujud sawi. Tinggal tahiyat awal, sujud sawi. Dah. Pakar dia bila kita kena dah sunat aba'ah lapek, rukun 13, hak tinggal lagi tu nama sunat apa? Badai ayuk nak buka pun tak ingat sungguh demo ni. Bukan tak ingat kelola dah ponik ni. Ingat sungguh. So lagi nama sunat hai'ah. Gapo sunat hai'ah? Sunat janguk. Tengok buat video lagi penelo. Janguk aja dah. Tu bakat nak janguk lah. Tuai lagi, pakaian lagi, rumah lagi. Tapi kena semaya mu tak janguk hati. Tu nak royak hai'ah ni sunat janguk. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Sapaka innaka hamidum majid. Sunat hai'ah, sunat janguk. Kita tinggal dia pun tak ada apa. Tapi tak janguk semaya kita. Dah, apa lagi apa? Wajah tu wajil lazi fataras sama. Sunat hai'ah. Sami Allah, sunat hai'ah. Rabbi fi'li, sunat hai'ah. Kita waktu bik rukun 13 tadi. Sunat amak lapeh. Hak tinggal lagi tu sunat hai'ah habis lah. Kita semaya pun sedap lah. Allahu Akbar. Diri kita sebut Allahu Akbar, rukun takbir ihram. Diri aku semaya fardu zuhur 4 rakaat, itu rukun sebab dia panggil niat. Pas dia akad tangan sunat hai'ah. Diri turun tangan sunat hai'ah. Auzubillah sunat hai'ah. Amin sunat hai'ah. Wajah sunat hai'ah. La kabir Allah berkabira sunat hai'ah. Surah sunat hai'ah. Sudah maya lekat. Itu kurang-kurang kita semaya dah. Adik-adik duduk kerja dah. Tuan jangok dah. Gaji mahal dah. Belajar semaya so lagi. Duduk belajar dah. Tapi kita belajar. We komolek lagi. Tu boleh kecek kosong. Tawaduk. Tazallu. Tadabbur. Takhusu'an. Tadabburan lagi. Lek dalam pula. Dia semaya belum cara dia. Ya, ada cara kat Allah. Kau ni tak pandai. Kau ni tak kerti. Tapi kita nak tiru Nabi. Saya Nabi. Kita belajarlah. Ni mujur dah. Apa nama soto kita jingga ni. Buat majlis semacam lagu ni. Minta doa Allah Ta'ala. Berpanjang seteruslah. Bila ada keadaan lagu ni. Bukan bak semaya karo. Nak ngaji tu. Bak ku Tuhan ni. Allah Ta'ala ada kita. Apa ada mana. Nak beza. Dah. Kecek rumah ni sedia dah. Weh. Orang tua tinggal. Tuhan pun sedia. Mana nak beza. Orang masuk. Orang ada iman. Nazak amal yang molek. Masuk terus kekal. Orang tak ada iman. Matilah kafir. Dah. Neraka kekal. Lepas Tuhan pun kekal. Mana nak beza. Kena ngaji juga sifat 20. Sabit gila 2 ni lah. Dah, pak kita buh tasawuf so lagi. Deki kau orang. Okey, dendam beci kau orang. Lagi pula mari takabur wasal lebih. Dah, wasal tinggi kita, hina orang bawah pada kita. Tu takabur. Mari ujuk rasa kata janguk, comel, amalan molek, buat gapo kena. Dah, tak ada tak di atas Tuhan dak. Hatu orang panggil ujuk. Ria wa amalan tanjang nak wita puji. Wa amalan ada pun payuk. Wa amalan nak wita sebut nama. Tu orang panggil ria. Tu kena ngaji tasawuf pula. Dah, hak tu sifat tawalek. Sifat amalek ikut serga kena dah 10. Taubat so. Yang kedua takut Tuhan. Yang tiganya zahid benci pada dunia. Dah, yang keempatnya dah syukur. Sabar. Yang kelimanya syukur. Yang ni kasih ke Allah. Ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Yang ke-8 apa ji? Supaya tu yang hari pun. Ada tak mari boleh tolong-tolong dak lah. Supaya. Kursi 2 tu lalu. Penuh hidayah lah mudah-mudah agak. Hidayah tak cukup. Hari 2 orang dah tambah. Onggok teteh malam dah. Tengok senyap dia. Supaya lah. Supaya ngasing tu lah. Bila-bila kalau hilang mengatuk. Jadi. Tak apalah ke. Nah, itu baik. Yang ke-8nya kasih ke Allah Rasul. 9 reda dengan qada Allah. Apa saja hak Tuhan tak kita puas hati belaka. Yang 10 ingat mati. 10 ni masuklah sifat mahmudah yang dipuji. Itu tasawuf. Dan wujud kedai bakar tu lak satha. Kalau ni lak qamdi. Pas pekoh dengan ngaji semaya lak patibat. Ya ada lak 3. Sabit ponik kata nanti semula kita kecek bak ni pula. 3 ni kena hidup belaka ponik dia. Cara mi semaya, gapa basuh kecing, basuh berak, hak tu lak patibat. Lepas tu lak satha cara pergi Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala serga ada neraka, Nabi Muhammad sifat sidik amanah tabligh fatanah, tu lak satha. Lepas tu lak famdi, gapa? Ikhlas. Lagi pulaknya tawadhu, lagi pulaknya syukur, sabar, dah, reda dengan qada, ni lak famdi.
Tiga ni semua Islam kena jalan habis. Orang panggil iman, Islam, iman, lagi pula ihsan. Pas majlis, soto kita di Jinggo ni, pakak nak ada dalam tiga golongan asas dalam agama kita dah. Islam, iman, lagi pula ihsan. InsyaAllah kita berpanjang tu lagi dah. Hari ni tengok masuk, dia 12, sekat tu lah. Sekiranya ada apa lagi nak tanya. Wallahu a'lam. Ada apa? Tak ada berkat teh hidup dia. Rezeki tak berkat. Tak jadi. Jadi rezeki banyak tak ada tergerak. Asal Mekah pun tak ada nak pergi. Sedekah pun tak sih orang panggil. Tapi kok benda tak ada pedah, tak ada hayat. Atau orang panggil duit berkat. Nak tolong anak yatim ke Allah puas-puas mikir. 2 kali budak sarai ke, tak lalu bela, kutip kalau ada kerau. 2 juta-juta lebih, pergi 2 kok ya, tu ya Allah lah tu. Tak berkat, tak sewa benda baik. Situ, katut itu bunyi kering, 2 kali budak sarai ke. Tu nak royak lagu tu lah, tak berkat. Pak Umar tak berkat, panjang sungguh, tapi tak sewa amal baik. Sikit, tak semoh, tak semaya, kecek benda baik, pergi selalu dah. Tak sedengar, nah, tu tiap umur panjang, tak ada berkat orang panggil. Atau saya juga kih ke apa? Tinggal semaya. Bapak yang nak mati 3 pula. Mati dengan sakit, mati dengan lapar. Sehingga sutir dunia ni kalau gitu well tekak dia tak puas daga lagi. Dah, pas mati ya sangat daga, sangat lapar, mati sakit. Tu orang tak maya. Masuk le kubur 3 pula. Kubur hepek hingga telisih tulai rusuk. So, pas lagi pula tak lepas soal mukawan akhir. Katok turun 70 stor. Coket semula katok pula. Duk lagu tu lah kerana tak semaya. Dan lama 4, lama 3 le kubur, Tuhan jadi hula. Nama Sujaul Aqra. Hula pala bubuh bakai berani. Katik orang tak semaya sekali, 70 tahun. Bisa duk jelira dalam tubuh dia. Habis, dia ketik pula. Lagu tu, pas nak minta tolong siapa dia lagi. Halo, cuy di canด้วยดิฉันไม่ไหวแล้ว Nak halo pi ya? Nak halo pi ya, Kak? Tu dia nak halo. Nak lo cuy di canด้วยช่วยbuat lebih. Biar nak biar tolong biar. Tak ada dah. Gak tahu amalan hidup ngaji ni, amalan semaya, amalan sedekah. Hak nak boleh tolong. Pas kita tak ada benda ni semaya dah. Dekah pun dah. Ngaji pun dah. Pas tak ada apa. Kalau tak tahu kan hakim. Doa. Aku tahu. Nak minta tolong siapa dia lagi. Tu sah kubur. Hak ni 3 lagi. Pergi jumpa dengan Allah. Allah tilik kalau orang tak semaya. Tilik dengan cara marka. Cara marah. Sedangkan buku marah ni. Wajib nak hari 5 kali saya semalam. Kita minta jauh. Duk tuan dah sah. Duk mana tuan Sri? Hanya untuk jaga rasa. Duk mana kat ayah ya? Nurida. Atau nama Nurida. Apa baju kuning dia? Pak masuk Nurida dia dah. Nak dah? Agak nak dah? Oh, dapat masuk. Apa tak gamuk-gamuk tu? Pasal kat ikan pun ni dah. Nampak masuk Nurida dah kan? Apalah. Agak nak dah? Lagu mana tu? Lagu mana tu? Kata, Rida tak gamuk dah. Tu nak raya atas 3. Di betul mana Betul ghairil maghdu. Wajib kita baca 5 kali sehari semalam. Minta jauh. 5 kali kalau semaya 4 kali, 4 kali minta. Minta wi Tuhan jauh daripada sifat hak dia marah. Tapi orang tak semaya Tuhan tiliknya cara marah. Dah, apa Tuhan suruh malaikat azab dia ambil rata 70 stor. Sumak le mulut, tubik kok punggung. Pas toko rata tu kata le hadis, dan Ibnu Abbas kata, kalau mari tahu le dunia ni, nyala dunia ni sebutin. Tu orang tinggal semaya Tuhan balas 70 stor rata. Boh dalam mulut, tubik kok punggung. Bahak lebih lagi, ya hello tak belakang. Ya dek nu sakit cara mana, ya tak mati dah. Nah, nak royak tak mati dah. Tak mati sakit duk azab tu. La yamutu fiha wa la yahya. Orang duk dalam neraka, duk dalam kubur azab tara mana ya tak mati lagi tak hidup. Tak hidup sedap pala ni. Dah, duk dalam azab sungguh-sungguh. Tu nak royak kata. Pas lama 3 jumpa dengan Tuhan, Tuhan cari gata widia boh dalam mulut tubik punggung. Pas Tuhan serah ke Malik Zabaniyah, di sumak neraka hak panas sekali. Ni orang tinggal semaya 15 kara.
Nekara di atas dunia, 3 ketika nak mati, masuk le kubur 3, masa pergi jumpa dengan Tuhan 3, semua 15. Tadi kita royak ni, bermolek, dah, habis royak kita bersama situ sikit lagi. Dah. Tu royak tu, royak maudhu tu. Dah. Sekat tu lah, pagar apa lagi nak tanya lagi tu. Satu lagi, ham. Le semaya tu kita tak Fatihah pun semaya dah. Dah ke? Tak apa dah tu pun, tapi orang panggil hak tu tak dapat tiada kita baca dah. Wala dali pun kena dah. Kata baca tak sah. Hak ni orang pergi masuk dalam kita nak somo dengan dia. Tu orang panggil sain. Dah ke? Somo. Tu orang panggil nak baca lah hari-hari. Sikit tak apa dah. Nak istiqamah 2 lah. Tak apa 12 hari. Ni beradu puasa baru ni dak lagi dah. Ramadan baru ni. Dak lagi lah. Ada tegar-tegar lah. Tengok pun dak saya atas. Itu saya dah. Saya lah orang tengok. Tu dah ayat atas dah. Ayat atas gitulah sain lah dengan Quran dah. Ada apa lah. Hak dapat Fatihah tu ya Allah dah. Awi luar pada tu lagi, banyak lagi dia akan jadi sain. Kita. Mati pak dia masuk cari selalu dah. Habis. Tak ada hanya apa dah. Ni ada lagi doa ni deh. Hak boleh nak itu tu dah. Doa ni hak amal lah. Hak alih atas sekali ni. Kita nak makan gapo-gapo orang ya ada gitulah. Wasa perut molek tak molek tu dah. Kalau mau nak sihir kita, demo kita ada bandar hikmat dah. Kita nak minum, nak makan, kita baca sekali Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya hayyu ya qayyum. Kita minum. Kita makan. Kiranya ada sihir dalam perut, insya-Allah tak buat tubik. Tak jadi panjang ni. Pas turun mari hak ni pula doa hak sana. Kita hari-hari terima kasih ke Allah kerana dia pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Ni duk lama 2. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduk sini dah. Mintalah baca sekali sore. Lebih-lebih lagi Pak Tino. Pak Tino belum Nabi pergi Madinah, tak ada rega. Ambillah mu nak pakai 10 hari, ambillah. 40 kok. Dia tak ambil saja apa ada. Ikutlah nak buat galau tak galau, nak buat kerja, ambillah. Tak ada rega. Mari Nabi di Madinah, Nabi janji. Jangan ngaruk orang Tino, jangan hina kat orang Tino. Baru fok-fok tu sarut yo. Orang Tino mari di Madinah dah. Baru ada rega boleh makan saka. Lagi pula surah Maryam pun turun di Madinah. Baru naik situ. Tak ada rega sungguh. Habis kena sayang Nabi dengan sabit Nabi Muhammad lah. Ada buat tubik pak bila tino bunuh selalu lah. Noyak tak ada rega. Boleh jual 20 kok, 14 kok itu semua ya. Peri pun ada. Noyak ada rega. Mari di Madinah, tu akak lalu tarah ke tino. Apa kita baca ni? Pas turun mari hak ni jangan tinggal sujud. Dengan sambah kita ni umur banyak tak nak mati dah. Semaya sunat, kita jangan tinggal 4 perkara ni. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tuhan, aku minta lah kamu, aku matilah ini. Takut kita matilah jahat, matilah kafir, tak temu surga pas bila dah lah. Ni minta dengan dia dah. Lepas tu, mari lama 2 ni pula. Allahumma zukni taubatan nasuha qabla al-maut. Hei Tuhan, rezeki lah kat aku taubat nasuha belum pada aku mati. Nak kita masuk di kubur, jadi putih sembuh. Kalau kita nak ucap istighfar dan sebagainya. Pamari lama 3, Allahumma ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sujud belakang tu. Minta wi Tuhan kejak mata hati, wi boleh duduk dalam agamamu semua. Jangan duduk paling kau lain dah. Jangan duduk paling kau lain dah. Lepas tu lagi pulaknya, minta wi boleh patuh taat kamu semua-semua. Semaya jangan tinggal, zikir jangan tinggal, puasa gapo jaga aurat jangan pula, wi duduk dah taat patuh kamu. Lepas tu mari pula bawah amal harian. Kalau kita rajin, boleh 100 hari. Yang 3 perkara oleh kubur. Bila pak masuk oleh kubur, kubur luas suk mata mana. Nombor 2-nya Tuhan buka pintu surga bau hari-hari. Nombor 3 ada cahaya oleh kubur. Dengan sebab kita baca ni 100 kali sehari. Mana? La ilaha illallah al-malikul haqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Duduk bawah ni dah. Kalau nak baca 100 kali sehari. Kalau nak rajin, malah ikut dia lah. Hak ni pula berat pada timbang ni. Kita ni kena naik kilo tu hai belakang di akhirat esok. Amalan kita duk ngaji ni kat ngadu aje naik kilo tu hai. Amalan mengupak naik kilo tu hai. Naik belakang jahat dia baik. Pasal apa gitu berat kebaikan orang ni fahuwa fi insatir radiyah. Hidup dengan senih lah. Tanda kata serga. Tapi kalau gitu berat kejahatan fa ummuhu hawiyah. Tempat kediaman dia neraka hawiyah. Ni tu hai raya. Panis tengah pada amalan hak ni berat pada timbang ni.
Nabi kata kalimatan khafifatan fil lisan. Dua kalimah ni sebut pada lidah, ringan sangat. Wasaqilata fil mizan, dua kalimah ni berat pada timbangan. Wa habibata ila rahman, dua kalimah ni hak Tuhan kasih, hak Tuhan sayang. Mana? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita bawa belakang hak ni dah, kita kena timbang di akhirat esok. Dah, pahak sutai sekali sini doa orang tak boleh bayar hutang. Kita hutang tak boleh bayar, tak ada pitih atau malah bayar. Atau kita hutang demo tak bayar hutang kita. Baca ni lah 7 kali hari Jumaat. InsyaAllah akan boleh. Allahumma arini bifadlika amman min amman siwaka wa jalalika amma haramika. 7 kali kita baca. Dah, insya-Allah hutang kita payah bayar, kita boleh mudah bayar. Demo tak bayar kita, insya-Allah demo bayar mari. Duduk bawah sekali. Habis kepindah. Lepas tu nak kata sen ni. Nak tai bagi dah. 2 pintu jadi lah, aku tahu kau sen. Ada lagi ni. Dah. Tak ada apa dah dah. Ni doa nak tidur kan, nak so lagi. Malam-malam kita jaga ke? Jaga mak tu, ya kita tidur ni ya setel rata 3. 3 rata tapi tak nampak lah. Kalau rata ke rata aja nampak. Kata setel 3 orang kita jaga tengah malam baca ni. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Cabut sorak kata. Dah, lepas tu kita pergi ambil air semaya. Cabut 2 orang. Pas semaya tahajud, tubik 3 orang. Kalau saya tahajud pun semaya subuh, tubik 3 orang. Kalau tak ada baca puasa, ya lekat. Ambil semaya pun 2, ya lekat. Pas subuh, mereka 7, 3 orang. Hak tu duk berat jalan malam hari tu. Ya 3 orang kata. Duk malam. Kan 3 orang tu. Saya nak tak saya? Dah. Apa ni bawah nak tidur? Kita baca gotu, baca ku Allah, baca kuliah wa ilahukul. Hak kita buat semua dah. Hak sutai sekali, kita nak tiru Nabi, tangan kanan dia, tak bawah pipi kanan. Kalau tapak tangan, ya tak bawah tapak kanan dia. Pipi kanan. Dia baca. Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadaka. 3 kali Nabi baca. Salah sama rotin. Hei Tuhan, menjagalah aku ni, jangan kenalah azab. Lama mana? Hingga bakit segala hamba-Mu di hari akhirat esok. Tara Nabi duk minta lagi tak tahulah. Kau ni pandak ya 2 doa dah. Dia nak kau ni apa dah? Nak melakukan 3 keping. Lepas tu semulalah pulak dah ke? Semula kita buat doa lain pula dah. Doa retinol dah uzur. Baca tak? Alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Tu retinol dah uzur. Dia nak baca Quran tak leh, nak semaya tak leh. Dah kan? Lagi pula nak puasa tak leh, tapi kita nak cot hak kita tak leh semaya, hak kita tak leh puasa, hak kita tak leh baca Quran. Baca lafaz hak ni lah. Duk dah uzur, seolah boleh ganti hak ni. Alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullah hal azim min kulli zambin wa atubu ilaih. Tu doa orang tino duk ma pacandian. Tu kena semulalah aku senang je baru. Ia tak supaya sejik ia ada padilat sejik pula. Selama 1 yang lebih sekali lemu qabaming Baitillah. Lama 2 Masjid Haramkah. Lama 3 Masjid Madinah hak Nabi. Lama 4 Masjid Palestin tempat duk kalut learning. Lama 5 Sejid Jingo. Sejid Kare. Sejid Naro, Sejid Kuala Lumpur. Dah sejid di Indo, supaya berlaku lah. Lama ni sejid hak tak buat mak. Pas kita sejid dah ni. Sejid dah dah. Kena tak saya? Hanggut kena kedak tahu. Orang niat kedak tak tahu, nak tanya pun ni. Kalau niat sejid juga tak ada apa masuk dalam ni. Dia tak ada buat mak kali. Kalau asal tak ada niat sejid jadi balasah tempat maya lama 7 tak ada apa. Cuma 20 situ lebih di atas masjid tak masjid pula tu lah. Nak saya niat sejid dah saya. Tak cerak saya pun agak mana tu telah terima tu lah dah. Pakai apa kita ada dah. Ada nasi lah pula. Begitu dah. Baiklah, terima kasih banyak nayuk semualah leka dia canati semua. Dah. Sikit banyak kasar bahasa kelola lebih kurang untuk kita sama-sama ilmu ngatuk.
Moga-moga benda baik ada hidayah pada Allah Ta'ala. Benda hak sikit banyak tu kurangi amal hak silap salah. Moga-moga kita panjang ke umur sehat luar afiah. Dapat boleh Allah Ta'ala bantu dalam ibadat dia lagi. Minta doa Allah Ta'ala berpanjang lagi. Majlis ni seterus lagi. Untuk we sama-sama, we ada sama-sama. Tak sebulan sekali pun 2 bulan sekali. Sama-sama kita pakai muzakarah. Dah cara bak laksata, bak cara pegangi. Lak pati bak buat semaya bel. Dan lak kuam di cara bak tasawuf. Moga-moga amalan kita duduk dalam belajar. Harap dimakbul oleh Allah Ta'ala. Dan kita akan bersama di akhirat nanti. Menjadikan orang yang soleh dan solihah. Dapat boleh masuk surga. Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-nafi'a wa wasi'a. Wa shifa' min kulli da' birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, tadi kita terima kasih kepada Bapak kita dan teman-teman. Hari ini waktu ada turut cak panggil dah. Boleh berlaku ini juga kita ngaji ni dah boleh wa'ma dan sebagai kita kalau banyak kali kita doa majlis ni banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.